pakai sikit je. Berapa Pakai tu? banyak mana Acap? Tak, tadi Nana ada tengok beg Gucci. Lepas tu aku macam Ni Cap, ni Cap, kau masuk dalam telur aku tengok ni dalam suara aku ni. Acap. Apa beg Gucci pula. apa? tadi nak pakai duit sikit. Tadi Nana ada tengok Ni beg A7 ni. Ni bagi tahu kat Nana, bagi tahu kat Seri. Seri nak pergi Indon, kat Indon murah. Le. aku gurau-gurau je lah. Bukan betul-betul lah. Oh, bukan tak? Cap, kau nak pinjam beli Gucci. Jana pun pakai Charlie and skit je. Kat mana tu? Takkan lah pakai celik sikit. Tengok Sumpah, 3 minggu ni sumpah. makan 2-3 minggu ni makan daging je. Paling mahal aku belikan dia Coach. Dalam 1,000 lebih. Betul? Mahal juga. Tapi okey tau. Bini kau dapat rasa pakai tu. Aku paling dahsyat Dr. Kadin tau. Doktor Kadi. Baik kau cakap saukas je gila. Le, mana Le? Sihat? Sihat. Badan dah besar belum? Lah, ni kerap post gambar dekat story IG. Tak pakai Dia baju lawan apa. kau lah. Kau bubuh gambar dia bubuh ha. Bila nak training sekali? Le, jauh lah Le. Ni kepom kan sini baru 15 minit Le, Zaid ni tak boleh. Zaid ni pokar. Sorry, aku tersebut gu tadi. Bukan saya sebut cuci. Bukan gu. Cuci. Alah dah lah bawah ini dapat pergi banyak. Janganlah. Tu lah Bi, dah TV kena dekat. Ni tak Le. Ni apa ni? Zaid kan pokar Le tak tahu ke? Bukan tahu apa? Pokar tu yang ni lah. Orang Dia kena duduk dalam area dalam kawasan dia. Zaid kena duduk dalam area je. Serius lah? Nak ambil ilmu, dia kena cari. Bukan ilmu tu main sendiri. Zaid, ni petua tau. Kalau kita nak Tak sesuatu, lah ikut je Le. dengar. Kita nak sesuatu, kita yang kena pergi cari. Bukan benda tu datang kat kita, tak boleh. Tak, kau tak tahu cerita Tak tahu? Aku dalam pemantauan. Asal lah? Pasal apa? Nanti kita roger lah tepi. Live pakai tudung ke? Nanti kita live. Nanti kita roger lah tepi. Sebab apa? Kau tengok aku live kat mana ni? Dia dalam pemantauan lah. Dia ni gangster besar ke apa? Dalam pemantauan gifter. Ada orang tengok aku tak ada maram je. A7 mula top up dengan Abang Fita ni. Asal kau live kat luar ni? Sampai merangkak lah kalau ikut Celek. Celek tak ni tadi. Aku tengah live. Celek dengar Cap nak dengar cerita tak? Boleh lah. Aku pun tak bosan ni. Okay. Kira kau bosan lah kau layan aku Cap. Yelah, kalau tak bosan buat apa kerja kau? Okay. Sampai hati kau Cap kan? Tadi kau cakap Baik, aku kau nak sahabat kawan yang lah. macam mana? Cakap belakang-belakang ke cakap depan-depan? Yang nak yang jujur ke nak yang menipu? Okay lah yang jujur lah, betul lah. Baik, aku jujur. Jujur. Aku tengah lepak tadi kat depan rumah. Aku tengah buat live, tengah borak-borak. Lepas pada tu aku dengar apa ni, dekat area aku ni kan banyak kawasan Cina. Ada satu majlis apa ni, diorang semayang apa, semayang hantu tak apa lah. Memang dekat SP pun tengah ada ke? Lepas tu dekat pentas tu dia buka lagu Wan ten ten chow lo. Lagu Kongsi Gelap. Aku pergi lah sorang-sorang tadi. Lepas tu aku pergi tengok. Lepas tu dah live bersepah-sepah. Lepas tu abang A7 ni bagi aku gift. Lepas tu aku pergi kacau-kacau orang ni. Macam dulu. Tapi dia ni hati kering lah Mana hati kering. Dia kalau dapat 5-7 dia boleh ke Pampers pergi aku tak. Jadi aku masuk dengan kau. Tu bukan hati kiri Cap. Tu tak tahu malu. Itu sewel Cap. Tu bukan hati kering. Aku mula-mula kenal dia aku cakap budak ni gila lah. Cap, tapi Cap aku ramai kawan anggota. Dia orang dah bagi tahu dah info semua. Kalau betul kawan anggota ramai, kenapa time case tu tak tolong? Masa tu yang belah tu dia cuti. Kenapa tak tolong kalau banyak kawan anggota? Masa polis, masa Celek yang ambil kes Celek tu dia cuti. Ni member aku cuti. Member kau seorang je lah maksudnya. Seorang je. Kenapa kau kata ramai? Tu pun constable member aku. Ajak. Masa kita accident. Tak apa Le. Kita banyak duduk wing. Seorang pun tak main. Cerita betul Le yang nak ambil insurans. Relax. Kalau macam Zaid ni kawan-kawan dia biasa-biasa je constable ni. Acap punya ESW. Kau pergi rumah naik ADB pun rumah mak kau, rumah kau. Ya, apa kena benda dengan kawan dengan polis? Kau ingat tak dekat TMB Celek keluarkan apa masa dia nak kencing? Biawak hidup tu. Bang, Celek punya macam biawak bang. Saya rasa badan dia cucuk steroid. Benda tu boleh cucuk steroid. Gila punya Celek. Kau bukan tak tahu. Celek ni semua benda dia cocok. Weh, gila. Mana ada gila. Dia tinggal kepala otak je dia tak cocok lagi. Macam kepala biawak tu. Mana ada Malaysia macam tu? Aku punya panjang. Tak ada botol tu. Dalam live lah. Orang ni masalah pegang tak pegang orang tengah kencing. Main kat belakang kamera. Masalahnya Celek kencing. Aku pergi mengintai je. Yang kau pergi rekod buat apa? Aku memang suka rakam ni. Nak tengok ni Cap. Tengok balik rindu lah.
Tak boleh Cap. Baju tak. Tak. Mana orang terkejut asal biar awak dia sama pinggang. Tak boleh lah kalau tengok rasa jealous. Tu lah jealous. Jealous lah. Itu tak Tak pakai gemuk, Mika. gemuk. Cap, tak pakai Mika lagi. Tu jangan lupa beli mikau. Kalau pakai Mika, India. Le. 29 ni jadi Jadi, mai lah. Mai 28. Kita buat walk-in dulu. Main kat mana? Main bawah. Kedai walk-in. Kita buat walk-in. Benda apa? Tak banyak lah, Tak banyak lah. Baju. Baju. Jual Tengok. baju. Kau Kita dah tengok simpan. baju. Dengar ni, baju nak jual. Dah berbulan. Sampai dah tak banyak. Aku pun tak ada lagi sampai sekarang. Kita simpan lah semalam. Kita bagi kat Itu budak. Rilak dah habis dah hari ni. Alamak. Rilak dah customer bang. dengan- Dah last ni tak ada ni. 400 pun saya ambil lah. Boleh abang last ni. Bukan. Kita sama dengan tu. Kita simpan size L dengan size S. Kak Nana dengan Acap. Weh, apa pasal one and awal? Ha? Dia main game kot. Kadang dia cuci ke. Dia ada masalah. Dia demam kot. Ya, lekor dia. Dia ada masalah. Saya ida koyak. Sekejap. Lekor lah. Aku video call ya. Semua nak call. Kena ban. Dia kena ban lah dia kata. Ya, pergi suspend. Tapi Wan Kadiak ni dia paling payah kena ban tau. Dia mencarut pun TikTok tak ban. Macam mana boleh kena ban? Kena warning kot. Dia tak angkat pun. Dia tak angkat Dia live balik kot. Kena warning kot. Live dia hilang. Sekejap. Wan. Abang, En. Oh, demam. Dia mana lah? Terima kasih. Tak, dia mana? Dia mana? Kau ada dia ke tu? Dok mana angkatlah video dia tengok. Dia mana? Demam Kau sabarlah kejap. Dia tengah tanya area mana. Tanya kat mana? Sabar. Kawan tengah tanya area mana. Sabar. Woi, kat mana? Weh, apa salih? Dia kena pegang dengan kidar dia kata. Le, tutup call dia. Mana? Kau. Dia letak tu ya? Apa pula ni? Aku tak percaya si hitam ni. Demam. Dia energi kuat tu. Weh, energi dia power macam. Tak Kau okey tak? Aku tak jadi aku di sana. Aku dekat sana. Kau asal, kau angkat. Kau okey tak? Aku gila. Aku buat kedua. Aku gila. Ya, kau kat mana? Aku dah pergi mall. Aku pakai seluar merah. Kau faham tak? Apa dia kata? Macam mana si Bangang ni boleh tahu cerita Zaid pula? Dia buat live. Dia tengok lah tu. Tak, cerita Zaid yang tadi. Apa? Dia kena ban ke dia demam betul? Dia demam betul loh. Aku rasa suara dia pun dah lain lah, Cap. Dia demam betul ni. Dia dah Aku pun demam. Kamu musim lah. Aku Tak, pun Cap. pegang. Cap, sekarang ni masalah ni. Asal lah. Kan aku lepak belakang ni. Ha. Dia bagi aku air. Dia bagi aku okok. Okok apa kau tu? Zone King. Apa tu tak tahu lah. Ais, dah berkerak dah aku punya ni. Aku tak Dekat pernah dengar duk nama tu. Yang aku pernah dengar Canyon. Di blend. Tapi tak boleh sebut lah, Cap. Cakap sorry. Blend ni. Ice blend. Tak boleh cat. Baik, Kak. Ui. Kan tak ada yang dia demam maybe kan. Tipu lah. Betul tak, Abang demam, Steven? Dia demam ni dia baik game kuat lah. lah. Aku rasa dia payah demam lah. Dia payah demam sebab dia 786. Apa tu nombor? Nombor cincin dia. Celi 786 lah. Ya ke Le? Ya Allah. Le betul le 786? Betul tak tengok wasabi tak? Nampak macam 1, 2, 3? Apa benda ni 786 tu apa? Ada sikit, Cap. Weh, Cap. Yang pemain Perak tu skor Aku bangga Weh, siap. kawan gol dia kan? Weh, aku bangga gila aku dapat main dengan dia itu. Weh, nak tahu sebab apa dia power tu? Sebab dia budak Perak. Dia do style bodoh dia. Weh, dia gol daripada jauh. Dia sepak daripada tengah kan? Ya. Kau tengok lah gol tu. Relax, Cap. Relax sekejap. Kau tengok lah gol tu weh. Weh, kau tengok lah gol tu tendang daripada tengah tu. Tengok. Daripada tengah tu dia tendang weh. Apa Cap ni kerap menangis sekarang ni, geng? Weh, bukan nangis ke sedung? Weh, dia main dengan kita kan itu yang dia tendang tu. Bangga gila, Cap. Sumpah aku bangga. Kan dia yang jaga Faiz Halim tu. Tapi dia memang baik, Cap. Dia memang baik. Bodoh, yang dengan Perak bau ni dia sepak. Sepak tu. Member Cap, geng. Member Cap. Kan? Yang kita Cap. main kan? Acak macam ni. Zaid dah ada ayat baru sekarang. Apa? Relax.
Sebab hari tu Zaid ada masuk sikit dapat gift. Aku kan kau cakap dengan aku Cap, minggu-minggu bawa lah. Lu tu tengok pasal lah aku selalu bawa pergi makan Tak aku begini, sewa Airbnb sehari 1.5 hotel. Shock je. Ada apa ni? Ada bathtub, lepas tu view TRX. Oh, patut ada buat video makan-makan. Lepas tu ayat Zaid dekat story tu kan, relax. Macam Zaid. Ayang tu tak ada. Aku suka yang luncur tak affiliate. Weh Cap, ada duit weh. Dalam tu ada RM600 aku dapat dari affiliate. Ya. Semua benda nak cerita tak? Kacap ada itu ada bagi tahu. Minggu bawa lah. Tapi nanti kalau kau nak belajar buat affiliate, kau roja aku level 6. Kalau kau nak tahu pasal affiliate ke apa ke, macam aku kan level 4. Level 4 ni biasa-biasa. Orang kalau level 4 ni biasa sebulan, 2 bulan. Orang tak mungkin dah 2 tahun, 3 tahun. Lama tak lintas lah video Zaid. Dia level 4 memang payah lintas Tak Zaid tengah rest kejap. Sebab badan Zaid tegang nak buat video susah. Dia level 4 je Dia main gym, tangan nak buat review Susah. Nanti aku ajar kau macam mana nak dapat barang barang gemuk, mana dia tahu. Nanti aku nak ajar kau dapat sampel-sampel barang-barang mahal macam mana. Janganlah ambil barang yang komisen 20 sen. Ni ambil yang dapat 800. Dia ajar saya balik pula dia. Aku dah level 6 tu, aku nak ajarkan kau. Aku nak turun ke ilmu kau. Cerita kat Zaid. Nak turun ke ilmu kau. Sebab kau kan level 4. Cela tahu tanya dia ilmu tu dia dapat daripada mana? Dia level 4 Masa dia level 1, Zaid level 4. Zaid ceramah kat dia. Kat ni dia level 6, dia ceramah Zaid pula yang level 4 ni. Kau kena ambil barang ni Apa barang-barang mahal. Kau kena jual helmet, kena jual etong. Rambut dah lah pegang. Kau dah tak boleh dah. Jual-jual baju RM5, RM2 tu tak nak. Oi, Noah Thunder Speed. Rambut sama dengan Acap kala. Apa rambut sama ni? Agensi sama ke apa? Agensi sama ke apa ni? Dia Cap. Tak sangka Anwar rambut kita sama. Noah, apa pasal bibir kau hitam legam kau isap okok ke makan okok bai? Makan arang. Zaid. Kau kenal dia dah berapa lama? Masa bila pula bibir dia pernah putih? Itulah pasal. Yang kau nak tegur malam ni bibir dia hitam. Dah 10 tahun pun macam tu je bibir dia. Cap, malam ni makin mate. Dia punya hitam tu. Dia pakai ni apa lip gloss apa tadi. Demam ah. Noah demam ah. Noah demam ke? Demam mana dia bentang demamnya. Noah ni sebenarnya masuk AI team ni comel je 24 jam. Tapi aku tengok video Noah baru tadi FYP. Perempuan tu nak kat kau, lepas tu dia reject kau kan. Wajar dah. Oh tu ada reject Noah. Lepas tu perempuan kau lagi nak. Noah, siapa yang berani reject kau ni? Tak, perempuan tu aku tak kenal budak baru. Dia nak dia mengat Noah. Lepas tu tiba-tiba tak pemilihan dia reject Noah. Noah, ni. Nama apa Noah? Abang kau ni hati sakit tau Noah. Sorry apa ni Cap? Ini dekat mana Cap? AI team Habis dia dekat Aman Azan ke? Tengah borak pasal apa tadi? Alah marah level 6 ni. Tak tengah borak apa level 4. Dia kena reject, kena accept pasal apa AI team lah. Takkan tengah borak pasal Aman Azan pula. Mana tahu konten dia dekat macam gelak orang kaya pula kau ni Noah. Patutlah kena reject. Macam pula kau sekarang. Babi lah Cap. Tapi Noah. Aku sakit hati. Lepas tu bila perempuan tu terima kau, aku akan naikkan dia. Steven, I love you. Aku tak kenal siapa budak baru tu, tapi tempat dia terima kawan aku yang tak ada apa-apa ni. Bagi aku tak patut lah. Siapa yang terima kau tu? Kalau Sofia, nama dia Sofia apa? Dua-dua Sofia kan? Duduk Sofia. Yang terima. Ajar betul. Luar apa dia reject? Luar apa dia reject? Noah tak pakai gincu. Noah tak pakai gincu. Satu, lepas tu tengok tinggi macam stand live je. Tinggi dia. Stand live. Aku nak support yang accept kau tu. Siapa nama dia? Acap tanya. Jawab Elia Sofia. Okay guys, dekat sini kita ada 11,000 support dia punya Elia Sofia tu. Sebab dia terima Noah. Betul. Dekat Z ada yang terima Noah, yang tu automatik akan dapat fanbase daripada kami. Betul. Kita kena patut sokong Noah Acap. Zaid, betul kan Noah sama tinggi dengan stand live? Betul, tinggi dah. Acap. Noah. Apa ni bang? Noah, jangan takut lah. Zaid cakap dengan macam tu, macam tinggi stand lah apa yang risau kau, dia Michael Oil.
Urut kaki tu, urut kaki. Urut kaki. Urut kaki Noah. Urut kaki. Urut kaki. Boleh pakai ke? Boleh Noah. Selur panjang. Selur kaki kau panjang. Kalau nak tengok review, tengok kat Celik. Betul? Tapi si tunjuk Acap lah, ni dia pandai. Ray, hantar jap gambar video celak kencing kat Noah. Weh, macam biawak Noah, biawak hitam. Tak payah tunjuk. Malam tu aku ada. Dia pun ada lah. Noah pun ada lah dekat Malam Trik. tu aku Bukan ada. kita dekat depan rumah curi, Macam. Kita tiga-tiga mengintai sekali lah setan. Besar weh, beruat urat weh. Steroid ke apa si Celik ni? Dah kau cocok lah tu. Dah. Kalau celak ni AKA tu nama dia AKA mak cocok ke tau. Ya tu, Celik ni banyak main barang tipu. Sini reta, sini steroid. Tak ada, tak pakai dah lah. Kat situ pun cocok. Weh, Dia betul ke? semua. Ada Apa? ke? Tak jujur kita pakai Besar make up apa? kan. Apa Noah? Dia pakai make up oil lah. Asal kalau dia cocok kena cocok kan Noah? Tak yang Tapi bagi tak sesuai Noah, tak sesuai kalau kau sebab Celik Tuan, tinggi. yang kata Celik tinggi, nanti nampak kelakar pula terjojoi kau pendek. Mana boleh? aku baru malam ni dapat pergi besar. Borak-borak macam ni aku takut Itulah lah. Cap, aku bergoyang ni. Sebab aku dah beberapa hari pergi kecil. Hari ni baru besar. Kalau kena ni tak berbaloi ni. Tukar topik lah. Hari ni nama Acap Fly alhamdulillah. Ayat aku nampak ni. Gila fly Acap main nama kau. Tengok nombor 2 leh, tengok nombor 2. Baru Nombor mula 2. ni. Acap kita nombor 2 dengan nombor 3 Cap. Alhamdulillah. Patut dia ada sembang-sembang awal. Dia dah kalau ada tak payah dah. Saya fikir dah sembang kot. Patutlah dia boleh santai. Hari ni Zaid lepak kedai mamak. Jana tak bagi keluar. Keluar leh. Oh. Aku rasa rindu. Jom kita lepak malam ni makan. Jom minum ke? Kau jauh sangat. Kau jauh. Kau duduk Yelah, kat boleh. Dalam rumah Acap. kau tu seram dekat Acap. sebelah belakang tu. Acap kena beli rezek Acap. Kita ada moment pi KS Seremban Acap. Weh. Moment lah Acap. Syok. Dia suruh beli rezek pula. ADV Weh pun Cap, tak. Eddie Jap, Cap tak beli pun bersama. tak apa. Sewa pun dah okey dah. Ni macam Ini macam Ayat ayat Syafiqai kita lah. Syafiqai dengan Daya Sisha tu. Betul lah. Macam Yalah, Raya. betul. Raya tu pakai motor member. Raya pun naik motor kawan. Aku tak nak. Kalau pinjam aku Cap, tak nak. berapa banyak bengkel yang aku kenal kat sini. Kau cakap je nak motor apa. Aku boleh Contoh tolong. Loyo Racing. Oh Raya. Malam tu Ghost Machine. Ayan dia, Pakinda. Motor Tak nak lah. Cap, nama bengkel aku yang malam tu, diorang tak kajut tengok Ghost Machine punya bengkel, motor dia set up ayan dia. Macam mana tu? Tiga banyak. Tiga banyak Acap. Banyak sangat Acap. Kalau nak motor tiga banyak kat Gerik ada juga. Motor tiga line. Malam-malam minggu diorang keluar. Ha. Dia dapat stiker siap motor ada lampu. Weh, Cap kau dah kurus lah, Cap. Aku Muka dah dia ya. kurus. Tapi badan dia besar. Badan aku pula yang bulking ni. Badan aku muka cepat turun, lambat sikit badan. Dah Weh, tapi 82 Cap, aku sekarang dah tak nak pakai baggy lah. Aku nak fit ikut lengan. Tak tahu kenapa. Jauh. Tak style. Baru main 5-6 Dia kalau badan Tujuan macam ni, ni. Wah, Nampak Eh, macam sama kan. Tan, baru main game tak sampai sebulan. Kau bukan celah. Cap, kau tak tengok ke gambar aku yang viral baru-baru ni? Masalahnya dulu je yang Gambar bertambah apa? badan sama. Yang 4 days tu korang tak tengok Tengok Apa benda dengan Fordis? Tengok Kau sikit. tengok perut pun tak ada beza lah. Cap, kau dari hari tu nak main Cap. Cuba kau main Cap. Tak, Aku tak- kalau aku tak Acap larang nak main kalau balik. Acap main, badan dia sedap. Badan lah Cap. Kalau Sebab aku badan main dia lagi, besar. celah tak boleh fight lah badan. Dia tak isi makan lah. Kalau cik makan lah celah. Main serius lah. Aku bagi celah je lah pergi bab badan. Itu kalau aku main aku Ni. lagi you. Ni. Mana? 4 hari hari tu. Weh, Tak dah ada macam beza yang pun. ni dah yang macam kena ambu dekat jalan selayang babi. Mak dengar lagu. tak ada beza pun. Ni yang bukan kat jalan selayang tu. Tak tengok dengar lagu. Ni dekat pasar selayang kan. Pasar selayang kan. Ini ni kalau macam aku Ni kita Rohingya ni kat Puchong Tak, ramai. Ni leh Ini yang badan dekat pasar borong selayang kan. badan set up macam ni leh. Seorang je masuk ni pasar borong selamba je. Ha, 4 hari. Aku dah macam energy. Ui, ni mesti sispek dah naik sikit. Apa Tak ada beza. Tak ada sama. Itu kalau kau berbual saya dekat pasar borong selayang orang datang bang, sayur ada sayur. Kau buka pula baju jatuh dengan badan bulu-bulu tu. Zaid, mesti bangun pagi, mesti dekat cermin kan? Tak leh, bangun pagi Zaid sekarang dia jadi habit. Togak telur dengan protein. Yalah, mestilah tengok Eh, cermin aku juga kan. kalau Tengok borak tengah dengan macam dia tu. buat- kan? Tak leh, Zaid baru beli shaker tadi RM15. Le, tak payah le. Dia ni kalau borak memang buat mindat ni macam motor,
Macam ADB, buat minat sampai Eh, tu dah. cerita dekat Ni dia nak buat minat pasal buat badan pula dah. Nek, Dia cerita datang dekat pula dengan Acap. gym. Ujung bulan ni motor Z sampai tahun berapa? Cerita dengan Acap. Dia betul-betul beli ke? Dia beli. Tapi yang gym ni aku tak percaya lah. Tak, Acap, kau dengar tak lagu aku? Tu lagu Buka memberi lagu, buka lagu. Bukan lagu dengar. Cuba dengar lagu ni betul-betul, Jap. Ini buat minat ni. Okey, korang mana nak screen record nak buat macam semangat boleh. Tak ada masalah. Aku tak defect aku lagi tak boleh tanya orang. Okey, dengar lagu dia. Lagu baru ke? Mana ni? Ya. Kan baru ada. Lagu Rauf M. Faiz. Mau. Noh, tak ada beza pun Noh. Kau biar betul dia tak ada beza. Dia kan bulking. Bukan backing. Bukanlah pergi habis dengar lagu. Tak, dia memang macam tu lah. Dia sikit-sikit je. Wan tak boleh kena bagi gift 7 hari. Kena bank gift kot, bank gift. Bank gift. Selalu kena end live balik, ada balik dah. Aku pernah kena sebulan, Jap. Aku itu kena 14 hari. Aku paling kuat sehari je. Aku 14 hari. Minta simpang lah, jangan. Dah simpang lah. Jangan lah, itu kan sumber rezeki kita. Betul. Tapi semalam dia live game aku tengok on record. Siapa? Betul. Mana dia? YT. Oh, dia buat kat YT. Dia live kat YT 1,500 dia cakap dengan aku view dia. Ramai tu, YT susah dapat view weh. Ya, susah. Agensi tolong jap, Wan tak Jap, ada saya. kau buat social buzz yang tu, Jap Buat. Oh, kau main gym tu ada social Aku buzz? ingat aku nak buat social buzz lah kalau aku main gym live yang subscribe je boleh masuk. Kalau kau nak pergi gym buat social buzz yang subscribe je boleh masuk. Aku takut ada seorang je masuk jannah. Orang geli. Orang geli nak tengok. Orang geli nak tengok. Dia kata Empat orang yang masuk. Rohingya mana main gym ni? Dua dengan badan bulu-bulu ni. Jap, 2 orang yang masuk. Janda dengan Amtoni. Zaid pakai baju ketat tu, baju fit ah. Zaid, cuba tengok lengan ni. Hari ni aku macam resident hari ni. Tengok lengan dia. Ui, baik. Dia ada tricep dah. Ui, dah ada shoulder pun ada tu. Ui. Kau tak tengok kau tu ah? Boleh lah, boleh. Tak, ni Cap. Zaid tak nak buat lebih-lebih pun. Zaid nak set up pakai baju cun dah cukup lah. Tapi apa? Macam Noah ni macam jealous je dengan Ryan. Dengan Zaid. Badan. Noah ni tak boleh. Noah ni tak boleh. Takut dia angkat berat 8 kilo ke 5 kilo. Dia makin bantut lagi yang. Kau pendek. Makin pendek. Tak boleh Noah. Kau stay dengan macam ni je Noah. Nanti dah orang tak tahu nak beli tripod ke nak beli Noah nanti. Dah beli tripod ni. Kalau kau kumpul ke stamina kau, nanti kita buat larian ke. Boleh. Kita tengok kita sparring ah. Macam Celeh dah besar sangat geng. Dah boleh masuk event. Ui, Celeh ni dia main bola. Aku mati-mati ingat siapa lah player Watson dulu tu. Dah. Oh ni Wolf City tu kan. Wolf City. Watson pula dah. Wolf City tu apa nama? Watson Adam Troye. Adam Troye tu. Babi waktu dekat Mengkon City tu cakap, bapak ada kaki kecil, badan besar sial. Siapa macam nak main macam nak main rugby dah. Macam main rugby tu. Tapi kan Cap, apa ni badan Celeh ni kaki Le besar kan? Kaki Le Kecil besar lah kan? kaki dia. Apa besar? Besar lagi besar. kecil. Kaki Badan kecil Le. Hati-hati Le. Takut Kaki memang susah buat. Kaki memang susah buat. Kaki Le, memang tak leg apa, ni memang betul. susah Cap. Kaki susah buat, sakit. Dengar tu apa kita punya coach. Baru main 7 hari. Baru 7 hari. Kaki susah buat. Wah. Engkau 7 hari. Berubahan pun tak 7 ada. Tahu hari tak, siap. Bagi tahu kita kaki suka buat. Main gym ni main dengan mental weh. Acap, Ya. kau tunjuk Acap. Alamak, mana Acap ni? Tengok Acap cari gambar lama dia. Stable Acap. I love you. Ya. Acap kalau buat Dia badan rasa. lawa badan si Acap ni. Badan lawa ke? Badan lawa. Wah. Fly ke ini? Tutup dia ni. Tak fly ah. Fly. Aku lama tak live. Tak, bukan soalan aku untuk fly tu. Bukan soalan fly gift. Air bukit. Air bukit fly ke? Maksudnya dah lama tak live tak fly ah. Kejap nak ambil barang kejap. Cap, kau cakap baju kelabu tu one by one aku tengok. Weh, besar gila. Sedap weh badan kau. Tapi ni 2015. 2015 lama. Tu masa sejarah hitam aku. 2016. 2015. Aku kalau ada obat makan dia mesti beli dah tu. Cap, badan kau macam ni. Macam ni tak terlampau besar, tak terlampau kecil. Aku nak macam ni lah. Ni aku kan buat bulking, ni aku buat apa tu lah, cutting apa panggil? Cutting. Cutting. Aku main way je, aku tak makan. Cutting je lah.
makan weh, jangan makan kata mac. PCO Kasih PCO. Apa benda? Ingat dia rumah motor ke? Tak cerdik lagi ni. Dia tak ada six-pack masa ni. Tapi tak ada six-pack. Six-pack tak ada. Oh, perut ada tu Cap Tak ada perut. Aku tak buat perut. Payah six-pack kena buang garam, buang gula. Banyak kena buang Oh, cutting. Cutting okey. Macam Takkan celeng ni saya tak apa tahu. bulking Le bulking Baking besar. Cutting kau tahu macam orang kan. Pakai baju besar nampak biasa. Tapi kalau buka, Macam badan fighter. Sini V. Oh. Tapi tu ni Cap, makan kena betul-betul jaga kan. Tapi time tu bujang. Boleh Ni kau lah. lepak kedai mamak minum air manis Ni, aku minum ni apa ni air dengan lemon, perah, gula tak ada. Buat badan balik Cap. Tak boleh lah. Dah Tak boleh gerak-gerak kalau lemon nanti apa ada asid Ramadan. Asid Bahaya usus Asid, tu. Usus tu bahaya. bahaya Kenapa? Lemon dia akis. Lemon. Dia tak boleh lemon selalu lah, tak boleh selalu. minum sangat. Tapi sekali-sekali boleh lah. Minum air Bali lah. Minum. Macam saya dia minum air tu je selalu tengok okey. Yang tu air Yang ubat, air tu bateri. yang tu tak apa, dia support juga untuk kekuatan. Energy. Malam ni dia kurang minum ni. Tak apa nak kelakar ni. Kalau dia minum, pecah perut aku ni. Kau tengok aku kat mana ni? Kalau dia borak kita gelak tak berhenti, faham je lah. Tak, kau tengok aku kat mana ni? Mana tak kelakonnya, dia potong lemon. Malam ni dia tak apa. Kau tak, kalau dia minum, dia tak sedar lah Noah. Dia borak-borak aku dah gelak. Apa babi dia borak satu jam. Dia boleh sembang sampai pukul 6 pagi. Dia boleh borak satu Dia jam. tadi kan aku borak. Jom lah set convoy lagi. Ni ada side effect sikit ni. Side effect petang tadi. Cap, Tiba-tiba jom lah. ajak ride pula dah. Tak, jom lah convoy. Jom lah. Oh, kau ni kan. Mak kau macam mana Cap? Dah sihat dah Cap? Mak kau dah sihat dah, Jap? Mak kau dah sihat ke? Mak aku dah makin okey, alhamdulillah. Tu Maksudnya Ada mak kau sihat Jap? kat rumah ke kat hospital? Aku kat rumah, aku je kat rumah. Sekarang ni kita kan konvoi kat 19.9 ni. Apa naik kereta? Aku naik kereta. Kita naik tangan saya. Aduh semua naik Bagi kereta Cap tak pula. aku nak pergi naik motor. Abang Cela kata naik motor. Tak boleh lah nak buat baju, buat kasut bola. Nak letak je lah dalam kereta orang leh. Penat lah. Tak payahlah, aku sewa lah satu helak pun barang korang. Oh, pandai nak suruh kita ride tu. Lepas Right tu awak lah, naik kalau apa? sebab duit jadi problem dalam persahabatan, aku sewakan helak lah. Cik. Kalau takut barang tu panas Alphard pun aku sewakan lah. Cik. Kalau betul kan semua dapat naik motor sama-sama. Kau tu daripada mana Cap? Kau daripada Greek Cap? Aku dah beli jam G-Shock. Alamak. Apa ni tu cuba-cuba tunjuk biawak ni? Tolonglah, baik. Cap, tak boleh lah Cap. Mana boleh? Boleh. Kau tengok baju ride aku dah terlalu banyak sekarang. Mana Cap, tengok. Aku nak ride. Terima kasih Zani, terima kasih. Alamak, nak ride konon. Ni aku dah Alif, terima kasih. putih apa Naista. Ui, Alpes Nista ni. Aku dah ada baju lubang-lubang ni. Aku nak, tolonglah. Pakai Cap. Aku dah ada ni. Baju ni. Ni baju Acik Jerot ni. Aku dah pakai jam G-Shock. Cik Jerot ni baju tu. Aku dah pakai jam G-Shock. Motor Honda, baju Yamaha. Tak kisahlah jadi motor ride. Aku dah beli. Apa Alcantara apa? Aku dah pakai ni. Baklava. Baklava yang hitam. Tak apa, okey bang. Ngam. Tak apa, okey. Ngam. Takkan tak ride. Weh, Cap, sumpah kau nampak rempit tu dengan rambut kau macam tu. Macam rompik tu. Lengan panjang, jentera pejuang. Ui, jentera berjuang. Jentera berjuang. Hashtag jantan tak guna. Aku slide. Lepas tu tak, jentera pejuang ni baju motor ni, belilah satu. Jentera pejuang. Sabarlah. Jengkel mesti tak tahu kan? Dia tuang tu apa? Tahu lah gila. Ni kan. apa tu nak Oh, tahu? punya kasas apa ni? Ni apa? Tanker. Trolley design. Tony. Bukan Kopi. dia. Ni. Oh, Tok D yang bukan tanker kan? Tak tahu. Ni apa ni? Tak Ada tahu speed. kedai motor juga jual. Ni. Banyak betul dia beli. Ui, apa Isa? Ni. Gila kau ni Cap, tak ada boleh lawan ni. Ui, baju alamak. Wih, betul-betul right weh. Lubricant tu. Tapi Jap, yang kau beli motor Jap, yang kau beli baju-baju motor ni, semua kapcai je motor. Cap, tak kena dengan motor Tak kau. kena. Dennis. Dennis.
Salah ke? Kau dah kena Salah. kau kena main Dainis. Salah dress up. Itu motor macam kau naik Y ke, RZ ke, LC Ini bukan dia beli, ni baju affiliate si Saitan ni. Beli. Ya ke? Salah ke? Tapi boleh yang- je lah, boleh je. Yang 76 Boleh tu je. dia kena ada YP. Weh, Leh, kalau anda kata dia ada baju-baju gas-gas ni apa semua, dia kena ada RZ sebiji Leh. Betul. Tapi baju kau beli ni memang kena sangat kalau naik RZ. Baju yang Acap beli ni semua dia baju-baju RZ Acap- Kalau tak naik Acap RZ tak apa, Cap. Kalau kau macam Acap- goyang kau naik beli double R je. Tapi kalau Acap, kalau handsome kan, dia naik Mili lah handsome, aku rasa badan dia. Tak boleh. Itu apa? Kata light Tak tajam. payah pakai kata light, nanti kena bahas. Nama-nama motor Cap. Ya. Ada siapa order nasi goreng? Tak ada. Kau ada buat part time Weh, Cap beli lah RZ sebiji Cap. Kalau aku buka Kan, kereta apa rumah, ni? pandai pakai je ni. Oi, sialah. Dah Cap, pandang. Cap beli RZ Cap. Ai, kau ni baru malam ni aku rasa dapat pergi besar dah suruh beli RZ Kau beli je lah yang 18,000 tu, tak ada apa pun. Wah, 18,000 kau sebut macam RM8. Try pakai helmet Acap pakai helmet Acap. Pakai Sekarang helmet, ni Cap. live Cap, mengacak pakai S ke helmet, dengan Tiong ni? Ui, macam CEO Satpam ah. Bang. Ai dengan nasi goreng siapa punya? Zaid punya. Oh, ni Naik mana makan nasi goreng, dia makan daging. Mana ada? Aku sekarang ni makan ayam dada je, breast. Oh, Tapi bread. kalau aku cut kau sekali boleh tak malam ni? Aku ni macam nak Dia nak borak makan gym je babi ni. Makan dada ayam lah. Main Tapi- chess lah. Tak. Alah, main baru Masa seminggu. Makan Borak ada dada dada ayam tu lah. ada pelisa tak? Apa? Ada. Ada kosong rebus kosong ayam dada tu. Tak Dah kalau rebus takkan bubur flavor. Takkan kau letak ni flavor apa Kalau ni? kau bubur flavor baik kau goreng je ayam tu. Ni ada season ni on the go. On the go ada? Oh. Takkan kau tak letak flavor jenglot? Kau mesti tak tahu Nuan. Flavor jenglot. Hari Sabtu ni ada lawan badan. Jom pergi tengok. Malu Zaid nak pergi Badan Zaid pun tak, ni baru saya tak sebu ni. Pakai baju oversize. Bagi nampak full arm sudah. Orang tak tahu kita ni. Tak nampak sangat. Tak naik sangat ni. Boleh tak? Jom. Tak ikut aku lah Zaid dekat grid pun dekat dengan grid ni ada tunjuk badan tak? Dekat dia. Tunjuk badan kat mana tu? Betung. Astagfirullahaladzim, Cap. Cap. Janganlah pergi habis. Kat betung orang tak main gym ke? Cap. Apa cak kereta ni? Aku kan Apa budak sebetong rai ni? sekarang. Bagi alasan nak beli burger. Rindu. Kalau tanya rindu lah. Kalau Yalah, betul lah. Rindu sangat Cap. Dia bukan Tapi- rindu. Dia tapi rindu nak ada- berkumpul, Cap kan? dia rindu lepak. Aku rindu sebab apa? Bila kita ride tu, berhenti je ada geng-geng lagi borak. Tengok Zaid sampai yoko-yoko. Janah pula tanpa panel flat. Tapi Noah ada dengan kita. Nuan dengan Acap. Nuan. Dengan Acap. Dia dengan kita Nuan lah. dengan Zaid lah. Nuan dengan Zaid. Yang masa kat kedai makan tu Noah ada. Kita makan mana ni? Yang makan lobster tu. Acap, Ada, Jana ada, tanya. Itu tak dia. Cap, Jana tanya. Tak boleh lupakan Thailand ke? Tak boleh lah. Tambah-tambah malam tu kan. Yalah kau, Cap. Weh, Cap. Jom lah kita berkumpul. Jom lah. Macam mana macam ni? Apa le? Malam tu? Malam tu ni blackout. Thailand mati lampu. Jom lah kita pergi dekat-dekat dulu. Okey, kita pergi betung. Acap kau datang lah 28 ni. Betul Gila. je. Best je. Bukan, dekat dengan Geri. 40 minit kan. Ni kan 19 hari bulan ni kita nak pergi Tahanyai. Itu yang terbaik. Bila? Habis main bola, esok tu kita masuk Tahanyai. Ustaz Wadi tu Nuah. Ustaz Wadi tu. Jom macam. Dia tahu. Serius abang. Kau bawa Baik, pasport Acap. Wan nak masuk, Ryan nak masuk, Zaid nak masuk, jom lah. Mari lah Acap. InsyaAllah. Bawa kereta tu lah. Apa benda ni naik kereta ni? Cap, aku nak naik motor apa Cap? Daripada takkan ada KL aku nak naik Kalau motor. nak naik kereta pergi jangan ajak aku. Wah. Naiklah motor sorang-sorang. Kita orang escort. Aku tak pergi. Kalau tak naik motor aku takkan ikut. Eleh. Wah, dah pandai dah. Pandai got kita boleh. Aku patah. Yang kami ni berjam. Engkau 45 minit. Apasal ramai orang cakap sana tak selamat ni? Sekarang kan Bukan. ada tim tu boleh duduk sama-sama kan ni. Sama-sama tu kalau minit kereta tak kena saman. Naik kereta aku rasa okey kot. Tapi betul duk. Atau aku yang raya-raya tu yang geng-geng baling je. Ui kacau. Tapi buat Zaid, ni. kita ada misi tau 5 bulan. Apa le? Lagi seminggu lagi.
misi apa? Terengganu. Kenapa? Oh, yalah. Semalam dah jak starting semalam. Ada apa kat dalam? Nasi. ESR, event ESR, drag. Macam itu kat Songkla. Sekarang ni ada Acap masalah masuk. Ni Zaid masuk. Sekarang ni ada masalah ni. Zaid masuk kat kita apa, Zaid? Sekarang ni ada masalah ni. Zaid hantar kereta Zaid dekat Acai. Ya. Tengah tunggu tari yang sesuai ni sekarang ni. Nak Dino. Kau dah ada joki belum? Takut timing tu belaga. Harap dah sempat lah sebelum 5 ni. Dino dekat Kevin, dekat Cak Lam. Tak, Zaid dekat Fast Ada Lab. Cina tu bang kan? Betul Dino. Yang kat belakang kena Masalahnya lorong-lorong. Dino mana-mana boleh Orang yang duduk pasang kelas tu. Main ni nak pasang. Mau tak reverse lagi adik. Ni, pergi hantar dekat Puchong. PJ, memang kita boleh buat. Dua kita buat dua, Nanti buat kita dua. tengok Kalau contoh kereta Zaid tak sempat siap macam mana Tengah racing. Siap. Aku mana tahu. Siap no. Okey Sebab siap. Kita buat pasal bancing ke apa ke, jom. Bola. Wait lepas tu kita nak tidur mana kat sana Dia borak pasal kereta dia nak ada masuk Hotel Raya dah. Kita ni tak Leh, faham tidur apa mana? ni. Hotel Raya. Okey boleh ya. Hotel Raya? Tak, hotel kat Terengganu Gong Badak tu. Kan nama Raya Lah hotel tu. campur diorang main kereta drag kau mana tahu apa Noah. Yelah. Celek ni ajak aku. Mata kail saya apa mata kail? Cap. Kita buat pasal mata kail je lah. Bola. Bola ni lepas event tu ada bola. Kau nak Event main yang ke Noah? Main lah. Tapi tak ada Event payment tau. mana? Event mana 19 kan? 19. Ceramah, lepas ceramah tu main bola. Esok tu lah. Ya Allah. Hari tu jugalah. Aku pernah. Hari tu jugalah. Lepas ceramah tu kita main bola. Boleh faham? Boleh lepas ceramah tu Kau pasal lewi sangat ni Noah. kita main bola. Kau minum Tak- apa botol ni? Tak minum lagi ke apa? Kau ke tak minum lagi ni? Lepas ceramah tu kita main bola. Bukan lepas esok tu kita main bola. Lepas ceramah tu. Pelai ke apa si Noah ni? Malam tu lah. Hai Amina. Aku share. Aminah, video call ke apa? Aku share apa? Apa nak share? Aku share. Celek. Kecelek. Aku share apa? Aminah. Tu video lah bukan live. Video Ingat video call. Bukan video call tu recording. Video. Kau jembik kat siapa tadi? Uncle Jeli tengah cakap dengan Abang Acak, dengan Abang Zaid, dengan Nur Sejarah. Amina dah makan belum? Depan bunyi Uncle Shie je aku dengar. Uncle Cie. Macam kesia. Uncle Cie. Le gerak air apa le? 14 mana? Yang nak pergi mana ni? Nak pergi bola? Terengganu. Tak payah saya mana ni. Dia pun tak boleh masuk. Tapi kereta le tak ada kat sini kan? Tak ada. Dia senang pasal bola ni. Apa Noah? Yang tercelik kan ni kat Ganu. Tak boleh. Kan aku cakap orang tak payah masuk. Kau tak ada. Alah jap. Kau nak masuk macam kau tahu je pasal drag ke. Kau pun tak ada kat event tu Noah. Jangan buat tanya boleh tak Noah? Jap. Kita lepas kita pergi 19 tu kita singgah Thailand jap. Dapat kena makan burger. Jadi Aku tak boleh. Aku memang minat lah. Tapi kena naik motor. Tak payah naik kereta lah pula. kita lah pula. Kau dah Naik serabut motor lah. kena saman nanti. Tak ada jiwa lah. Acak-acak lah si bawa acap ni. Kau fikir kau punya 40 minit ni. Kita kena 40 jam ni nak daripada KL. Kalau pergi Alostar mana 40 minit, aku pun 3 jam juga. Yelah betul lah. Aku kalau yang 40 minit tu pergi Betong ni nak pergi Hanyai, jauh lah aku. Tapi betul, aku minta maaf banyak-banyak lah. Kalau tak naik motor aku tak join. Aduh. Jiwa tak ada dah. Aku memang kereta lama tak start ni, semua tak start. Esok minta jadi food panda. Hari-hari naik motor. Rock tag semua aku tak A7 minum. tidur ke apa A7 ni? Tak, tapi Cap, kalau kau naik motor, maksudnya kau pergi seorang-seorang ke dia? Pernah pergi seorang-seorang? Benar? Pernah? Wait tak. Betul boleh masuk ke Thailand ni? Tapi diorang kata tengah ada kes lah, bom-bom. Itu yang buat aku ni ada anxiety jap. Kalau dah bom, aku yang tak ada anxiety pun boleh anxiety. Jap. Aku ni ada anxiety. Kau jangan, kalau dah Tak, sebut bom-bom, tapi yang yang bukan tak ada bom. anxiety pun boleh anxiety. Dia pasal kes bom tu. Sangat kau Apalah, masuk kalau naik tak kereta. Noah, kalau tak jadi kita pergi masuk Thailand pun, ada hikmah ke, kita dapat berjumpa kat sana pun dah jadi dah. Betul. Tapi ayat tu betul kan sikit tadi. Aku tak boleh ni pergi kalau ada bom aku anxiety.
Orang yang sihat pun kalau dengar bom, dia pun boleh anxiety lah dia. Aku pun takut kalau dia bunyi bom-bom. Ya, betul lah. Aku ni ada kejutan dada. Orang anxiety je takut dengan bom sorry TikTok. Tersebut pula dah. Ni Banyak kuih pula bom. sebut jap. Tersebut. Kuih bom Yang problem tu dekat tempat lain. Aku end dulu lah. Boleh. Pergi mana? Tak, aku takut aku banyak sebut bukan ni. Tak, aku pukul 2 aku gerak cap. Pukul 2 kita gerak. Tak, aku nak tu. Aku naik balik bukan. Aku tak live. Elah. Tak kenal balik. Aku nak balik Saya kenal dia bang. Okey. Kau kenal dia Noah Duk kenal lah. Noah kenal lah. Okey. Motor dah ready, motor. Bang, motor sekarang ni bang, saya tengah tukar body ni jadi tajam juga ni. Oh, dah tak masuk kategori Zahid dah? Dah tak masuk lah. Zahid pun dah ada sebiji lah, tajam. Wait, aku ni live jap. Masuk balik. Hai. Geng, abang kakak masuk balik. Dia betul-betul N lah bang. Macam masuk. Mana si Zaid? Dia betul-betul N. Betul-betul N? Betul-betul N. Dia kata pukul 2. Tak, dia nak gerak dah. Ya lah. Rasanya dia gerak kot. Dah. Dia masuk. Pandai lah Noah ni. Takkanlah kami nak tipu. Cuci gak acap. Takut pula aku. Aku tak cuci airnya. Abang Celeh. Saya tak nak marum. Bang, aircon lagi satu tak okey lagi? Tak okey lagi. 3 bulan 3 bulan. 3 bulan. Lama. Asal Ayah, kenapa bulan leh? Kenapa leh? Hari ni Celeh buat salah apa Ada tu tahun terima kasih tau yang follow akaun baru saya ni. Kita mainkan kita. Oh, kau pakai aircon lain lah, Cap? Ni kau mana pula ni? Akaun Boleh black follow kena apa-apa tak kisah. Boleh follow. Saya cuci bang, cuci. Aircon ni, aircon Infinite lah. Kena warning. Dia kalau ada merah tu jangan live. Satu mistake hilang terus. Hilang terus. Ya. Dia kena tunggu. 3 bulan. Weh, terima kasih. Mana yang follow? Follow lagi geng. Kadang-kadang 2 bulan setengah. Follow bagi cukup 200,000 kan? Sorry lah Zaid, aku ternaik pula akaun Infinite level 6 ni. Ya Allah. Allah. Sorry tu. Level 4. Sorry tu Zaid. Aku dah naik level 5. Bila pula kau buat affiliate setan tu? Sejak bila kau? Oh yelah, dia jual ni Island Glow. Punya aku level 5 lah. Oh, level 4. Terima kasih. Dia tengok kat mana level tu? Level 4. Siapa level 4? Aku lah. Lemah lah. Tak leh, Zek rehat sekejap. Badan Zek kan tegang-tegang. Aku geram no, ada tarbiyah aku tu aku level 2 hari tu. Dia tunjuk barang sampel dia kat aku. 2 minggu lepas tu aku datang nak naik dia tak bagi. Weh, jom aku nak balik lah ni. jangan kedua kedua. ni. Apa benda kau ni, Yet? Tak, aku ni air ni tak sedap. Sekejap. Ya, Air pun yang tak sedap. Air apa yang sedap? aku mute. Air apa yang sedap? Air kosong. Dia nak ni. Relax lu. Oh, kau minum kosong Yet Betul lah, itu kat Thailand pun dia okey kosong. Cuma dia tak lalu sebab bekas mulut orang tu. Reject ini. Tapi betul deh, Zaid. Kalau aku hari tu aku tak tahu. Aku rasa dia kelakar, tapi tak adalah kelakar sangat. Apa itu aku ulang dengan dia berdua, aku bengekek kau tahu. Kak Alia fikir. Kak siapa kalah kena. Itu kalau dengung Cap. Dengung kau aku mikir. Lepas tu Ni tak dengung ni. Aku pelik tau Noah. Aku lah fikir dengan dia, kalau apa kalah kena berlakon. Dia berlakon tu, aku pecah perut kau tahu tak? Memang jadi lah. Dia macam berilusi ada orang tu betul-betul depan dia. Ui, aku Kau tu tengok kelakar tu kan tu. So aku kena minum lah baru perform dengan kena habis Alif. Aku rasa tu mesti buat batuk, tak apa buat nyamuk tu. Jadi aku nak minta resipi sikit kat Zaid. Sebab baru perform pelakon dekat konten Alif. Weh. Tak bang? Kelakar kau kena minta Ben. tu. Dia campur apa kau tanya tu. Bagi tahu tak apa benda. Ni nanti mesti ada konten pelakon ni. Dia rasa macam mana kalau minum tu kan? Lepas tu kan, kau tahu jelek. Aku cakap, waktu tu silap aku juga lah. Okey, ni Jannah, contoh dia Jannah. Dia curangan orang lelaki lain. Kau marah dia. Lepas tu dia boleh berlaku kan. Dia terlalu menghayati kan. Nurul Jannah binti tu. Oh, aku tak, oi bodoh. Ayat ada. Kau tengok video tu kelakar weh. Tapi apa Cap, kau kena tahu. Itu dia berlakon tu sebabkan dia dah pernah nak berlakon lah. Dia memang nak berlakon. Dia pernah ni lah. Dia pernah apa panggil uji bakat. Dia pernah berlakon. Sebab apa dia tak masuk AIT mah?
Siapa ni? Dia punya kahwin live dah, lagi dia ni. punya live lagi masuk lah. Dia melive lagi masuk. Padahal Dia satu kali live dah ranking top 10, top 3, top 5. Macam malam. Dia nak masuk AIT apa dah kahwin je leh. Oh. Takkan nak tinggal Jannah tu. tak boleh. Mana boleh. Mak Jannah tu dia kata manja. Ai, kau pula tahu bini orang manja tak manja. Macam mana Anwar tahu kata Jannah manja? Macam mana kau tahu bini orang manja ni? Bukan Zaid cerita kat saya. Dia kata macam ni. Kau Jannah naiklah kereta. Dia tak boleh. Jannah ni manja. Dia perlukan aku. Aku pun perlukan dia. Dia kata macam tu. Cuba kau tanya Zaid, Jannah minum juga. Dah laki bini kelakar ni, bahaya pula. Dah laki bini kelakar ni, cuba kau tanya. Manalah tahu laki dia mengajar. Zaid cakap ni Zaid cakap ni. Baby try. Lebih try lah. Bukan je dosa pun. Air ni tak campur. Bi minum baby try sikit nak try. Sama-sama. Tiba-tiba dekat dapur tengah menyanyi lagu Dugem Cinta. Tapi Zaid ni dia aku rasa bukan Jannah yang manja, dia yang manja tu lah. Nampak dia lagi manja. Kau lupa. Kan aku sekarang Tapi le dia kata air tu le kalau tu. ESR motor turbo stock. Weh, koci ni sedap tau. Oh ya. Sambil. Sambil Cak. Ni RM10. RM10 je kat kedai chef. Dia dah siap kopek lah. Apa Cak ni berapa kalau apa dia punya commission? RM1. RM1.40 sen. Kalau orang beli 100 dapat 100. Okey lah. Adalah manis-manis. Boleh lah. InsyaAllah boleh slow-slow lah Cap. Asal barang jadi duit boleh. Benar lah. Tapi Abang Celeh Zaid nanti kalau contoh aku dapat partnership nanti Cap, nanti aku akan call kau Aku call kau Apa partnership Aku apa? nak kenalkan lah partnership aku. Macam mana Aku dah tak nak tolong dah. Aku tolong Mira je. Tapi aku geram sebab dia reject kau. tu lah. Dia macam ni sebab dia yang cakap nak kat Anwar. Kan? Lepas tu tiba-tiba dia tukar oleh. Aku macam, sakitnya hati aku walaupun aku tak kenal apa. Lepas tu yang tu orang lain tu pula, kalau yang sana reject, yang sini terima. Aku tak kenal dia siapa, aku support dia. Yang makan koci tu, yang dia kopek siap tu, kopek kena gigi apa? Tak tahu. Tantan dia pakai kaki kak, dia gosok. Mana boleh dia pakai gigi lah. Pakai gigi kan, dia letak tu. Pakai gigi letak tu. Jamak lah dia nak macam tu. Kalau dia tak hancur bang kak. Kita pun makan koci tu kan, gigi. Tak tahulah, aku janji aku makan sedap je. Tapi Koci ni flavor paling sedap kan semua dia sedap. buka ah. Banyak Macam mana dia buka Cak? Dia super ring. Cak, macam mana dia buka Cak? Tak tahu lah, tak kenal pun token siapa. Sebab kita affiliate je. Masalah Cak. kalau kita nak makan koci pun mana kita makan koci kita mana boleh Cak, tekan. kau- Dia ada mesin lah. Let's ada mesin. Mana ada tak boleh tengok mesin koci. Google ada mesin. Mesti, Mesti kau kena check tu Cap. Takut nanti dekat akhirat nanti kau cari orang cari kau tu. Dia pakai mesin. Tak ada lah. Google lah. Iya Cak. Makan. Acak kalau nak banyak tu pun lama ayat lihat macam-macam orang. Cap, tapi serius juga Cap. Macam mana dia kopek? Kita macam jadi tanda tanya Letak kau. dia partnership. Macam mana dia kopek ah? Tu Acak makan Letak macam dengan dia motor, tak Acak boleh makan orang. macam makan nasi tu. Okey Cap. Cap, alah comel lah. Acak kan nak repost video pertama. Macam Abang mana? Celek nanti repost tau. I love you bang. Okay. Zaid, repost. Boleh. Tapi Cap, dia handsome bang makan ni. Weh Noah, nanti kau tak buat ni ah, Noah. Apa ni macam kak apa ni? Yang Ali Irfan kan ada Semua AI sedap team kan? macam flavor dia. Kau tak buat. Alifan ada AI team. Memang Alifan ada AI team lah. Yelah, maksudnya dia kan buat team kan, AI team kan? Kenapa kau tak buat hitam team ke? Kau kumpul kau punya ni. Wah. Ni Ada Narira beli. Zaid bukan hitam tin, mulut hitam. Bibiak hitam. Pamian, BBQ, pering semua sedap. Orang bibiak madu, dia bibiak hitam. Acak, bayangkan yang kopek koci tu mulut macam Noah macam mana? Tapi tompan je ada orang tanya yang sedap apa?
Tom yum, spring, hot spicy, banyaklah. Hot paprika semua sedap. Memang saya yang kopek tu korang. Betul. Patut mulut sampai jadi colour tu. Lebam. Terbakar. Ada tak kecil? Panggil orang kadiak naik tengok mulut sama ke tak? Macam orang kandiak tu memang maksudnya dia memang hitam daripada Azali. Putih. Tak orang. Kau punya macam hitam matte kau tahu tak? Kau macam pakai gincu yang Tengok mulut orang semua colour-colour pink. Macam cerita Cicak Man yang bibir hitam tu. Ni apa ginger one dengan ginger two? Zahid pun isap okok juga. Zaid sokok. Saya memang turunan bang semua. Kalau tak percaya saya korek kumpul bapak saya. Tapi dalam ramai-ramai dalam ramai-ramai kawan-kawan dalam ramai-ramai kawan-kawan, si Noah je isap guna garam Suria. Sebab dia suka mancing weh. Orang mancing memang masak gudang garam. Kau tak isap Aku jarang Aku jarang Try pakai tak isap gincu. okok bang. Noah, try pakai gincu kat Noah. Tak bang, saya pakai bang. Saya pakai limek yang saya jual tu. Limek Ella tu. Dah jual limek. Masalah hitam mulut. Bang. Okey, saya jual limek tu. Mana kena? Saya pakai. Tak nampak bang. Ada 3 warna, 3 tenggelam. Mesti tak so kan? Tak masuk langsung. Saya Kalau kau buat kat tangan Dekat tangan nampak sikit je. itu rokok berada-berada Suria. Semua sedap Roy. Semua sedap Cap Pandai jual. Anda jual cap. Cap, dia ada banyak flavor Cap main tom yum apa semua. Yang kau punya tu apa? Super ring. Seperi. Tapi murah lah Zaid. Ni memang komisen dia RM1. Tapi dia RM10 je. Banyak Dia banyak RM10. Lepas tu tenang jual. Tapi Cap, ada setengah orang tapi memang senang macam ni kan, makan macam tu kan. Dia macam Dah, dia- kalau celik ni celik macam tu lah. Ya tu, Kau tak payah bawa nak kopi lah. bawa Noah pergi Dr. Cole buat bibir. Laser bibir. Doktor Ko bukan kulit dia. Ini kulit lah, ni bibir. Celik ni bibir. Yang Bagi dekat laser dekat gigi Noah tu bibir. Ya Allah Noah, gusi kau Noah. Final lah Noah. Memang player Suria siap. Cuba tarik sikit. Gusi kau tengok. Final lagi pada aku. Mana ada final. Kau gila kau. Weh, kau kuat ni. Kau kuat. Kita tengok challenge punya. Dia nak gusi. Tak nampak Dia dia tak pakai okok. Apa mulut tak nak buka ni? Oh, hitam juga. Tak isap okok. Challenge seumur hidup leh. Okay guys, jadi hari ni kita ada barang ni kita nak jual. Sekejap saya akan ambil. Nak jual apa pula tu? Tengok badan dia. Muka kecil, badan besar. Tapi dia depan depan tak ada badan dia besar leh. Dah, badan dia jadi macam tu. Macam tu yang SpongeBob tu. Patrick lah. Dia pun ambil Patrick. dia pun ambil barang tak dulu ni masa main gym. Dah lama tak main layut. Aku ada beli protein. I thought korang nak come back. Lepas tu aku tak jadi. Ada tak buka gila ni. Kalau Tengok, nak Tengok Badan protein. tengok. sikit. Protein apa dia beli ni? weh aku makan weh dia dulu. Oh, ni. Dia punya expired bila? Tak expired ke? Sekejap tengok mana expired dia. Ada lah, ada expired. Expired 30/1/2026. Ni berapa lah? 31 bulan? 30/1/2026. Dah expired lagi Expired lah. dah. Bulan Weh. 1 gila. Weh, aku tak buka ke ni? Memang rosak lah kalau kami makan ni. Cirit lah. Tapi boleh je. Tak buka lagi. Mana boleh? Ni bagi dekat Noah minum. Noah, boleh. rasa coklat Noah. Boleh. Bagi je. Ambil, tak rosak lah. Tak buka lagi tak apa. Tak apa. Boleh. Kau bagi aku kejap. Aku memang Aku bantu beli ni buang bagi. RM100 tau. Boleh. Aku terima seadanya. Kau bagi je. Expired dah bila baik kau beli? Tak. Aku beli $2. Macam baru-baru macam kau main ni, kau elok minum. Sebab apa? Buang toksik-toksik dalam badan tu. Zaid. Buih pula aku. Zaid. Nak garu pun kena support lah. Aduh. Nampak Lek. Nampak Lek. Memang lah. Nampak, Zaid bersusah mak kan. Aku lah sini Lek. Ni. Mana siapa nak makan lepas tu? Tak boleh Lek, nampak? Lek, kau kalau orang main-main. Sekejap, Abang kita gede sekejap. Tapi Acap ni kalau badan dia buat ni sedap ni. Sedap, Patrick. Oh, Patrick Star. Acap berat kau berapa sekarang? 82, turun lah. Berat tau. Bapak berat 82 weh. Kita pun... Kau tengok tak bola bintang 93?
Masa bola bintang bukan 200 lah. 200 minit tau. Masa dia bola bintang, Ah. sumpah, waktu dia model tu, macam itik siut. Besar weh. Besar. Apa ke depan? Waktu Yudo. bola bintang tu, kau tahu dalam mindset aku apa? Duit. Lepas tu, aku dah tak kisah sebab bini aku okey je. Lepas aku turun daripada catwalk tu, aku buka TikTok kena kecam sial. Ini Dia lepas acak catwalk S ni tu, acak kelakar. triple XL. Aku cakap kalau aku gemuk pun apa masalah netizen ni. Lala aku koyak aku balik aku jogging-jogging turun 80 lebih. Tapi kau senang naik senang turun cap kan? Tenang naik susah turun tapi boleh turun. Tak sebab apa? Sebab badan dia sistem piramid, Patrick. Betul situ dia Nabi. turun. Belum muka celai jadi piramid abik diam. Tapi Kalau badan aku dah naik, eh, badan hadar pun aku langgar. tapi Wah, si Acap ni walaupun badan dia macam ni, dia main bola baik weh. Bola padu. Yang tu Baik, tak tapi ada dia cakap dah, apa. dia tak ada angin lah. Stamina dia lari lah banyak. Daripada engkau Saitan. Kau Lagi badan teruk. kurus, sentuh tak boleh, passing tak boleh, bawa Sepak tak bola boleh. pun tak kena. Tenang Lari kata kau je lah ni kerja batu kau. lah. Sepak bola pun tak kena. Malu Aku dengan tak, aku cilik. takut lah Lek. Zaid kau tahu kan, aku main bola macam Cik Igul kan, kau tahu kan. Oh. Aku takut aku tak oleh Ustaz Wadi weh. Ustaz Wadi geng kita lah. Dia tukar-tukar saya pergi belah sana kejap. Lepas Kau tu, bayang kalau aku oleh Ustaz Wadi tak kena pukul aku macam tu. Kau kalau oleh Ustaz Wadi, kalau aku dah tertackle Ustaz Wadi. ni, macam mana kita nak kena pakai slot panjang ke macam mana ni? Ni tanya. Takkan nak aku dah siap cerita kat budak-budak Greek tau. Semua pakai seluar panjang, saya kena kecam sekejap lagi. Ni Pakai seluar black ni pakai inner je, inner. Kita pakai Inilah, black lah. Inner. Pagi ni lah. Macam Noah tak payah inner. Noah pakai slot tapi panjang. kalau- Dah panjang lah. Tapi Cap, aku rasa Ustaz Wadi hari tu dia ada post status dekat WS. Kau ada nombor dia. Keting dia mati. Aku yang dah jumpa dengan dia pun tak ada nombor Dia dia. main Macam mana kau lontai boleh? tu duit. Ustaz Wadi keting mati. Dengan Jordan Boy dulu. Dia main Tom ke dulu? Dulu. Oh, ketuk dengan batang pisang. Kuda hitam nama tim dia. Botol kaca ke apa ni? Dia pakai daun tebu. Ni dah minum ni, dah minum ni. Mana? Boleh minum. Kalau batang tebu, batang pilah ni dah kena. Ada kawan tu. Tadi bangga apa dia handphone tepi. Tiba-tiba Ustaz Wadi dah buat status. Tiba-tiba tu Ustaz lah. Wadi kata, Ustaz Wadi keting mati dia kata. Dua cawan lah tu. Kau Kena lah tu. Ni kalau ada fikir lawan pelakon best ni. Tapi Aku- bagi tak. Zaid kalah. Tak boleh sebab dekat rumah Zaid ni dia tak boleh main fikir malam. Asal? Tak tahu lah sebab apa ni, sebab kadang-kadang dia point kurang kan. Jiran marah. Kalau macam tu datang aku lah. Datang aku lah. Aku ingat jiran marah. sebab malam-malam macam ni dia point dah kurang lah. Bukan kurang, abang-abang tidur Abang dah tidur lah. Sebab sultan aku semua sultan waktu-waktu buka waktu kita. Lepas tu bubu tak ada sama. Muka celek senang nak jerawat tak? Muka dia bersih ya. Muka Zaid atau Noah senang nak jerawat? Ni nampak ni muka aku ni macam mana ni, kena punishment. Kalau macam tu kau kena makan probiotik Zaid. Oh, probiotik Oh ni- ni Black Moss Black Moss. Bukan ni Blackmore. probiotik. Blackmore. Yang ni dia untuk cuci usus tau Zaid. Dia ada Beli kat mana tu? dekat kedai CS ada jual. Oh, patutlah dia promote anjing. Dia makan probiotik. Dia boleh bagi sembelit, gastrik semua boleh Tapi Zaid. kau memang makan tak? Makanlah dah habis dah botol ni. Oh, probiotik. Ni botol yang seterusnya. Sebab tu muka aku macam ni. Tapi aku susah kan nak jerawat. Kecak, tengok kecak Noah, kecak hitam tak? Kejap Kecak, macam tu hitam-hitam sikit kau kena pakai ni, ghost smell. Weh, Noah punya berkeladak. Macam Noah, Agak-agak lah bergeladak brother. Bersih brother. macam Noah kena pakai cat putih terus. Kalau yang Noah dia dah tak boleh pakai dah orang dia Kalau Noah ni dia tak boleh cari kedai HRS lah, dia kena cari hardware. Dia kena ekor je ambil kat roll. Tak, maksud Noah tu kena bubuh dekat mulut tu. Dia turun. Itu lah pasal. apa-apa yang berhad gambar putih semua kat saya ke? Ya. Tak, aku ni kira aku sebelum, kau selepas. Weh, Macam tu lah kau nak buat. Noah, baik Noah. perfect tau. Kau hitamkan rambut kau Noah. Baru nampak handsome. Sebab hitam dengan tak. perang tak jadi. Tak Noah. Rambut kau pegang okey, cuma brand ni tak okey Noah. Ni kau pakai brand apa? Kena beli kat HRS. Kau kena kena beli kat beli Cik Inai. yang aku jual. Nampak pegang dia lain sikit nampak. Yang ni lah aku pakai. Yang kat kedai aku.
Patut okey. Ni okey. Macam ni Oh, okey. ni ngam. Ni okey. Kena lah. Apa pula tak kena? Ni dah. Kau tengok Ni kena ngam. okey lah. Tak, yang dalam sini ngam. Rambut Noah ni okey. Ngam. Macam ni. Okey, kau gelak-gelak kau ambil pegang. Dia memang ngam. Dia Acap, celik kena beli juga Acap. celik. Sebab Celik celik rambut ni nampak macam tak shiny tau. Tapi boleh bawa solat macam. Ni inai bukan dye. Gentle. Ni Yang aku jual inai. ni inai. Yang jual tu ustaz dia Inai Republic. Kalau kau pakai 40 minit je colour dah terang lah. Tengok ni. Betul, Tak payah, betul. jangan dye. Dye tak boleh buat solat. Inai boleh. Kita beli dah Acap. Oh. Sebab celik punya rambut nampak dia macam tak terang kan. Hitam tu kan. Kita nak Dia tak shining, dia tak shining. Dia tak shining. Celik kena pakai. Lepas tu celik kena ambil je apa lagi ni pencuci muka lah. Lepas tu kena cuci muka. Dah rala dah rambut. Kena pakai Medicube. Mana dapatkan tu, Cap? Mana nak dapat? Kat mana dapat Acap? Tolong ni tak kau mana, cari dia dekat kedai TikTok, kedai ACS tu. Kawan aku Allah dia jual. kecilnya dunia ni kan. Lepas tu kalau tak kan inai rambut kan 40 minit betul. 40 minit betul. Boring tak? Boleh pakai kuaci. Boring. Lepas tu beli koci. Dah boring-boring kunyah koci sambil tu. Ya Yelah ni Allah. tengah buka Acap. Tu ambil kan tu. Murah. Lepas tu boring-boring beli koci. Lepas tu Banyak macam-macam ada ni patut level 6. Wah. Halus dia punya pergi tu. Acap, coklat brown ni okey Acap? Acap pakai hazelnut. Tak tahu, tak try lagi lain. Mana Ambil coklat hazelnut brown, lain. mana coklat? Dia nak terang sangat. Kita tak mahu terang. Jangan terang leh. Ambil lah yang black brown. Okey. Tak terang sangat. Ataupun celah ambil warna hitam. Tapi hitam tak boleh lah. Hitam tak boleh. Hukum dia Ini hitam haram. tak boleh, kau kena botak. Hukum dia haram. Ash brown Oh, elok. yelah, betul lah. Boleh colour rambut tapi tak boleh warna hitam. Betul. Dark brown boleh. 40 minit lah suruh Seri buat. Lepas tu basuh terus naik colour. Siapa yang ada jual boleh PM saya? Bukan. Ni abang kakak. Ni kat kedai jual- CAS, bukan kat Pergi kedai kat Nuah ekor Sejarah. akak. Akak pergi ekor akak. Pergi ekor Kalau akak. nak beli baju-baju, pakaian banyak kat Zaid Cengkoi lah. Tapi Zaid buat tengah rest seketika, pergi kat Acap dulu. Tapi boleh je beli. Ada Okey, dah barang beli dah. Dah beli Mantap lah. Minta oil. dah. Dah Beli masuk. je lah. Nak besar mana mau terjojol kat atas Rezek lagi. Bukan terjojol. Seat tu kena buat custom. Pisang ada yang masuk ni ke bawah hamil. Nak kena tembak tank. Acap Tak babi boleh. dia suruh beli make up komisi tinggi. Yalah, RM25 aku commission. Gila. 20. RM25. Boleh, aku nak buat boleh? Boleh je. Tapi selalu kena ban lah. Boleh tapi orang tengok kau tak percaya macam pendek kau punya. Buat macam tu lah. Tapi ni. Buat macam tu, buat macam tu. kena ban warning lah. Oi. Zaid. Weh, dia kena ban ke? Zaid, kalau Bawa live sekali tu kan. sekali. Kalau kena warning. Apa Cap? Tengok Produk dia- yang macam dia- Mika tu kalau live kena warning lah selalu. Dia punya spek bengkok. Mana boleh benda tu. SEX kan. Dia Semalam kena benda- halus-halus. Dia kena halus macam kau buat video baru ni Cap. Dah habis halus. Jangan bagi Video tahu tak? leh. Diam-diamnya. Zaid, tengok jari dia macam mana. Tunjuk sekali lagi. Mana jom tengok. Tam. Ui, ni pakai bearing ni. Pakai bearing ni cara melengkoi pun dah tahu lah. Dia spek bengkok tapi kena bermikap bagi dia lurus balik. Weh, Noah sekarang gelak orang kaya lah. Noah kena bagi lurus balik Noah. Kalau kaya tak gelak gini. Weh, Noah kau buat catalyzer yang motor kau? Bila siap? Nanti nak bagi tahu bila nak kita nak keluar bang leh. Nanti Jangan bagi tahu, penuh lagi. Habis Tak bagi tahu sekejap lagi. Oi, Cap, apa hal? Cap, apa hal buat Cap? Oh, sebab kau tak buka. Oh, tak buka beg kuning. Tak apa, warning ni tak ada apa. Warning Apa-apa? okey lah. Tak buka beg kuning jadi apa? Kan promote tak ada Buka beg tapi kuning kan jangan kena. promote. Oh. Dia kalau promote tak tak ada boleh. beg kuning kena. Pakai order kat TikTok ni kan? Weh, sekarang ketat lah. Kau tahu siapa yang berniaga sekarang lagi koyak. Dia tambah lagi 6%, kau tahu tak? Betul. Lepas ni barang akan lagi mahal kat TikTok. Macam Celan, 109. Celan kena naik lagi lah sebab dia tarik banyak lagi tau. Tarik banyak Sekarang banyak. dah bulan 9 ni lagi 6% tak silap. Weh, Betul. Cap, Follow- Acap, Celen, Wah. Aku ada satu soalan. Apa Kan? Okay, contohlah kan. Okay, gift paling besar sekarang berapa? 46K, betul? Betul. Apa dia? TTU lah, 46K, betul? Ya. Contohlah, akan ada satu hari nanti, contoh kan. Ada gift amount 100K. Kau rasa ada orang nak bagi tak? Ada? Ada. Kan? Kan, Cap kan? Ada. Dia macam ni, benda baru orang akan bagi. Susah dapat tapi akan keluar. Betul. Sebab Ya tu. kalau aku dengan kau aku dah lama dalam dunia live. Sebelum kau live daripada FB. Kalau kita tak live, kau rasa logik orang nak buang 2,000, 3,000 satu malam? Tak logik. Orang nak bagi. Aku cerita dengan adik-adik aku. Mengarut lah orang nak bagi.
Tapi benda tu dia logik kat dalam dunia live. Betul. Kau yang macam orang tak kenal begitu tapi dia suka keluar TTU. Sebab apa? Yang bagi tu bukan, kadang-kadang orang kata kan, orang kecil-kecil yang dapat pakai FL5, yang bagi naik AF5 kan, betul? Yang bagi tu bukan naik AF5, dia kalau naik AF5 macam mana dia nak bagi? Betul. Dia Aku fikir logik tak, betul. free. Kalau dia ada AF5 pun mungkin tu motor dia yang keberapa, dia ada motor banyak lagi, betul tak? Silap-silap Kalau EX5 yang dia pakai nombor plate D7. Satu nombor je. Yang bagi kefahaman ni orang yang kaya-kaya. TTU Orang harga yang dia tak ada 20,000 duit, lebih. diorang tak bagi pun, diorang tengok support. Dan kita tak pernah marah, maki, kick, tak ada pun. Tak Tak bagi ada pun screen tak lah, marah. tak ada screen lah. Diorang marah tak ada screen. Tapi janganlah petikai bila Zaid dapat pergi banyak, Celeh dapat pergi banyak, Noah ke saya ke, sebab apa? Yang bagi tu kita tak pasti, dia suka. Kalau orang tak suka, kau buatlah apa, dia takkan bagi. Aku kata seorang tu RM1 aku tak bagi. Sebab Sekejap. seumur hidup Tapi aku nak live, betulkan aku tak sekejap. pernah share dekat Sultan. Faham tak? Apa? Bang, tolong saya tak pernah. Aku Jadi- nak betulkan jap. Tadi Celeh banyak, Zaid banyak, macam Noah. Kenapa dah tahu aku tak banyak, tak cakap banyak pun? Orang pun tak live syaitan. Jadi Orang pun tak live. Jadi Oh, sibuk yang dengan bagi IT tu, ni. kalau kau tengok yang bagi contoh Tiong, kau tahu Tiong tu kaya. Macam dia bagi RM2-3,000 tu macam bagi dia tak ada apa pun RM2-3,000, dia terlalu Betul, duit betul, orang ni dah betul, unlimited betul. dah. Bukan, dia orang bukan kadang-kadang macam cap, kita. diorang ada anxiety jap. Anxiety. Tak, Kalau bukan. anxiety probiotik ni dia boleh juga untuk anxiety. Wah. Bukan, maksud aku dah Sekejap. Lepas lepas beli probiotik buat amuk buat cantik-cantik, beli baju pula kan? Kena ada pakai baju. Dia dah jadi perfect, dia dah jadi perfect. Cukup Dia kau jadi beli perfect kan? lah. Rambut dah okey, muka dah okey, tambah beli baju Dia pula dah ni. nak. Tapi Dekat kan, Shopee tu ya. tapi kan Celeh, cuba kita tengok. Macam Acap cakap tadi kan, gift yang macam orang kita try tanya. tengok, kita try tengok. Kita lah tengok kan. Macam Ah. contoh maksudnya lah. Ai, aku pakai kedai CS ni. Nak try tengok. Maksudnya kan kita macam tu Cap maksudnya orang tu yelah orang tu kaya lah kan. Baju ESA dah $1,292. Oh, 6 hari. Alhamdulillah. Tapi kalau dah macam dah ni, dapatkanlah powder ni. Oh, powder ni juga Powder ni untuk muka berminyak. Ada kat saya punya TikTok sekarang. Betul. Selit juga. Okey, dah Boleh dapat Razik 2 biji. dah smart, muka dah cantik, rambut dah lawa, dah pakai baju, dah pakai powder. Minum air pula dekat kedai Zaid. Zaid buat package dekat rumah dia. Drive thru, lalu mas cawan dia kira berapa? Kau kira macam mana Zaid kalau Dia kalau macam berlaku kan, dia kalau macam ni dia lain macam. Dia bunyi ni. ni tak habis-habis gift je. Borak Kau nak lah jual mereka. apa? Kau kan jual air. Zaid ada jual air tau. Macam contoh kita jual air coklat dan tambah boba. Dan tambah betul. yang jelly-jelly, betul? Kalau kau Cap, kalau kau nak tahu, Noah pun buka franchise aku punya. Luar bahagian sungai apa? Noah bahagian ni air laut, air gunung. Air Bukan, Luar duduk gunung. mana? Langat. Kalau belah langat boleh beli kat franchise Noah. Kalau nak franchise belah Kepung, ni lah Zaid. Dia boleh mix. Dia boleh mix. Dia macam ni lah, dia macam mixu lah. Dia tak Noah, kita panggil air tu air sahabat. Betul lah. Air tu, sebab apa air sahabat, orang tak kenal pun boleh jadi kawan. Ada kawan kat Dia Thailand. boleh sembang gila-gila. Dia boleh sembang. Oh ya Kau sembang itu kat Thailand tu? Mana ada? Aku pun tak tahu, baru tahu ni. Kan air tu dia kat brother tu. Zaid jangan buat pura-pura gila. Tak ada, aku tak tahu apa benda air apa ni. Aku tak tahu. Ni, aku minum ni Bagus. Apa Vita banyaknya bagi Ros. Zaid minum Kau protein. 100. Kau minum protein apa Zaid? Ni, aku on the Itu go. shake ke? Aku tanya protein apa? On the go. Donat. On the Kau go. minum protein betul lah Zaid? Betul lah. Right. On the go. Cara bancur dia macam ni lah. Satu scoop on the go, lepas tu dengan keratin satu Kreatin ke keratin? Kritik. Bukan keratin. Thank you, bunga. Seri rampai. Tapi keratin maksudnya bukan pening lah Tak, lepas tu bancur dengan air apa? Apa tu Air keratin sejuk tu ke air apa? Sejuk lah. Air sejuk Lepas tu kencang. Wah, ada booster. Was. Wah, booster awal. Ada booster. Ni, Abang Inos, Abang Vita. Abang Vita. Jap, Abang Vita jap. Abang Vita Tamiya ke Tom Yam? Abang X7, terima kasih. Vita ni. Tadi, aku sajalah try support abang ni. Try beat. Aku beli Tamiya, bai. Abang Vita, terima kasih tau. Subhanallah. Allahu Akbar.
Weh, aku Tamia tu kok dia kena beat Batu lah Abang Fita. Abang Fita, this is Seri Rampai Zaid. A7 beranda. Seri Rampai dekat dengan kita. Sampai dekat kedai dengan dia. danau. Leh, Zaid pergi kedai dia 27 hari bulan ni. Buat apa? Weh, Zaid. Hari tu dia bagi Zaid banyak, kita nak lawat kedai dah. Weh, Zaid. Oh. Woi. Apa Zaid, cap-cap? kau beat apa tadi? Tamia. Tamiya. Macam Oh, Tamia pun main beat Contohnya macam ni kan. Dia ada Aha. apps dia. Lepas tu ada tekan beat. Siapa yang nombor 1 dapat. Aku tadi beli berapa yang 300. Lepas tu dapat Dapat aku menang. Aku sekarang pegang yang paling tinggi. Yang paling gila-gila. Oh, Bukan dia paling gila-gila kat 10,000. Dulu kita dah main juga Tamiya tu. Orang Kau panggil beli berapa ratus? Dashkoro apa? Tamia tu main. Apa benda ni? Celia cakap ni. Kereta dash. Tak, cap. Antara ramai-ramai, aku beli paling mahal. Oh. Berapa ratus kau beli ni? 370. Betul lah Tapi Dashkoro. kan dia orang kata ada kan hari tu tak ada video rekod. Dia kata ada sampai 10,000. Abang ni tipu aku ke apa lah? 300 tu tak mahal lah, Zaid. Dia ada Dia cakap aku yang nombor 1 yang paling beat, dia paling banyak. Hari ni kalau harga paling mahal 10,000 ada. Hari ni Oh. Hari ni jangan bangga lah yang fight dengan kau pun Nuah tadi. Kau bukan tahu belakang kau tu cocok kau Nuah. Dulu kita minat tau. Dashkoro tu kita main dalam longkang. Tak ada track. Ya, Tapi betul. Le, abang ni cakap Zaid beli harga tu tapi tu bukan harga dia. Nanti abang bagi banyak lagi. Nanti kita pergi Le. Boleh dekat lah. Ha. Ya. Abang Isaiah, Abang Kat mana? Isaiah. Kat mana? Seri Seri Rampai. Rampai. Seri Rampai tu kita Abang selalu Isaiah, beli. jom bang. Kita selalu beli tu nasi ayam Mak Rock. Oh ni Mak Rock lori. Mak Rock ayam kunyit dengan Mak Lori pula. Yelah Mak Rock tu Lori dia dekat lori lori kan. Lori kat leh. Ha. Weh, apa sah cap jadi cookies ni? Aku ni berah. Berapa? Berah je. Bang, terima kasih bang. Ya Allah. Duduk relax berdapat abang Isaiah pun terima kasih bang. Dah Mak ada Rock tu lagu pula. jual kat lori leh. Dah dia buka kat Seri Rampai. Dah tenggelam saman dah aku ni. Yelah tapi dia Relax ada lah Nuah, aku yang last lah. dalam lori. Ha? Oh, Kan baru aku nak yang main last. tu dah. Oh. Bukan. Aku bawa ada lagu. Apalah celah ni. Oh ada yang buka kedai. Dah. Oh ya. Aku bawa ada. Oh, Lori pun ada. Mana nak tahu. Dulu saya beli. Bang terima kasih bang. Geng boleh support abang Vita geng. Abang Geng. Seven dia jual Boleh kereta. support boleh support game beli apa? Kereta Betul. Dashkoro. Boleh bagi anak-anak kan. Ha. Mana Weh, bapak-bapak kejap. main lah. Ni cap. Aku tu tengok dekat live orang record one live dengan abang Vita ada kad tu 80,000 siap. Main tu lah aku tengok. Kat Pokemon. Berapa 80,000? 80,000 Kat Noah. Pokemon 100,000 pun ada Zaid. Yeah. Kat Pokemon ni kau kena tahu Aku dia tak faham mahal. Kau Dia tahu sebab apa dia mahal. mahal. Kat Pokemon sebab ni apa, sebab yang main international. Okey, sebab apa mahalnya? Aku nak tanya ni. Aku tak tahu Ni lah. kalau Macam kau nak tahu. Nak tahu nah. Ni setiap malam kau tengok be. Apa sebab apa mahal? memang ada ipo aku minat kat Pokemon tu. Ni Ha, Fokyo dia kan minat. Fokyo. Habis kau tahu sampai jual motor A5 beli kad. Lepas tu dia beli benda tu jadi Pokemon ke apa? Mana ada apa Bukan, kad tu tak kat naik rumah tak harga, apa dia pun. naik harga dia macam Oh, macam mas. Macam mas Ah, emerald apa semua. tapi dia lagi laju tau. Wih, lain macam Ah, Dia bos. lagi laju pada mas. Kau tahu hari ni contoh harga dia 2,000. Kau buka ni 3 hari dia tahu harga dia 5,000. Kalau kad tu ada. Kalau kad tu letup. Kau ni kepala tahun lah. Kau betul tak Ya betul kau Allah, ni? Tapi sumpah. betul Zaid. Ya, macam. Kau tahu Fokyo aku Ni, pun dia cakap apa? macam aku pun cakap macam bangang enggak apa benda main kat Pokemon ni. Rupanya buat duit Syul. Ya tu kan. Ni Azmawi tu pun main kan. Weh, ni Fokyo Azmawi main kaki lah. Dia kaki. First edition limited print, rare cover, signature, condition, minta boleh buat harga melambung. Oh. Kalau kau bawa dengan orang tak memang dia kata bengong apa tapi dia worldwide. Bila worldwide ni tu yang seronok tu. Ha, itu yang mahal tu. Aku terkejut Kau tengok itu. tahu, ada orang beli kad tu, dia beli dengan harga 2,000 lebih je. Jual Abang sekali Asyik pun cakap apa 16,000. pun saya tak faham. Kau faham jap? Cakap pasal orang putih. Tahniah Noah dapat pergi lagu. 1.5 juta mana dia cakap? Biar betul eh. Betul. Tak tipu. Ay, Sebab betul-betul lawan aku lagi. pun tak percaya, Saya lawan lagi. lah. Yang aku tengok baru-baru ni abang tulis Luar invite lagi. bukan aku invite lah. Tapi saya invite. Celek kot. Acap. Dia tak invite. Semua tak mengaku ni. Kau lah Zaid. Mana ada. Nuah lah. Nuah. Kak Kau Nuah ni celeh. memang, kau memang mak lewe lah kau ni Nuah. Sumpah demi Allah bukan aku gila. Celeh. Dah, tak invite. Habis sampai ingat kan? Nama dia Serius tak? Aku accept ke? Aku support. Mungkin TikTok memang dia galakkan untuk tengok gift. Tak pernah pula selama aku live. Accept Ben, terima kasih bang. First time ni.
Kau yang tekan kan Wan. Kau Aku gelak accept kan. tadi. Aku accept. Ni Zaid 100,000. One piece. One piece 100,000. Abang Memang lepas tu ada orang nanti, beli. okey, lepas tu nanti ke depan boleh buat macam mana? Tak dia jual lah. Ada buyer dia? Ada. Dah ni dah terjual lah ni 100,000 Gila, ni. bye. Gila, memang gila. Tapi Dia tak dapat orang ni memang jual biar lah. Demand, condition. 100,000 kat Dia minat lah. Minat Zaid macam aku tak main motor. Aku bukan tergila kot orang beli helmet mahal. Oh, Bila dah yelah. masuk, minat. Kan. Tapi Macam helmet. Cap. Kedap macam dia, tak, helmet. dia tak macam helmet sangat. Helmet dia pakai ada musim. Wait, Benda Cap. ni dia macam Wait. emas. Cap, kau beli Tamiya untuk Adrian, mesti dia suka. Boleh ke kan? Selalu kan beli kan. Minta leforin je. Tapi kejap. Tamiya tu kena pasang sendiri je. Kena pasang Kena pasang sendiri. ni, kena pasang Kalau kau ni. tak tahu, kau beritahu Bukan aku. susah pun. Senang je. Ya. Nanti aku ajar kau visi kalau- aku. kalau Kamu kau dah nak- tahu Noah kan? Kalau kau nak laju kau pakai bateri Aku hitam. memang main Tamiya. Oh, ni Kau depan main tu Tamiya, lah. kau player. Aku player. Weh, Cap, Aku Noah beli. main Tamiya, weh. Aku beli track dia tu lah. Kau. Nak Betul. talk Aku beli je lah. track dia. Kau main ayam je ada lah. Ya Bagus, Allah. Bang. Aku beli track dia. 1,700 track dia. Tapi yang tu yang tak mahal lagi. Dia ada mahal lagi track dia. Kalau nak laju pakai ni, bateri warna hitam tu lah. Enjin kena pakai enjin ni. Diamond. Betul. Oh, Celih pun main? Kita main dulu. Tapi Diamond, Abang Celil, Diamond ni cepat panas. Apa Noah, track ni apa benda? Kalau kau Track pakai apa? yang warna kuning dah slow sikit kau pakai hitam. Okey, Tamiya ni, itulah kau ni budak lagi. Tamiya tak pernah main Tamiya. dia ada track yang tu besar. Macam Hawil. Sama Ah. dia. Dia memang ada. Aku beli 1,700. Mana? Macam Celih ada kawan Ada juga. dalam. Ni macam Celih ada kawan juga. Dia memang buat Tamiya ni. Nama apa? Tamiya ke Tamiang leh? Tamiya. Super Eh, fast Noah. hobby. Kedai dia ni. Mana tengok? Member Celih ni. Dulu dia ada buat barang motor juga sekali. Weh, hitam. Kau pergi tunjuk je dalam rumah kau, Saitan. Ni track dah ni. Ni track dah. Dekat ni, Oh, dekat yo. dalam bumbung. 1,700 mat. Mahal weh. Ni track dah. Ni Noah. Macam tu. Sekejap leh. Saitan, kau pergi tunjuk. Noah. Jeremy. Weh, tak, dia sekarang ni dekat atas siling Kau ingat aku tak pernah pergi rumah kau? Jebon. Yang kau pergi, Kau kau nak ada masuk ke talk lah. bilik-bilik aku. Kau tak tengok susunan Tamiya aku. Lauk Noah ni bang. Cap. Si Noah ni dia goreng aku pula. Dah selalu kau buat goreng, dia goreng kau balik. Air siapa yang jadi ni? Masalah tak garing lagi, betul tak? Kalau garing okey, macam ni tau. Dia tu atas siling bodoh macam Noah. Tunjuk. Tengok track Noah. Nak tengok Noah. Benda bang. Cap, yang kau dah tak buka kau punya tu apa benda tu? Tak nak lepas pula kau punya baklava. Kau kena faham, mak rempit dia lain. Kau kena faham. Kau pandang Celih, Willy motor lah. Boleh lepas tangan lah. Tidak kan? Kita tak tengok acap Dia- pula Dia mak rempit sejati, dia memang tak akan lepas baklava Betul hitam betul ni. dia tak akan lepas. Kau bayangkan kalau buat motor sebelah tangan pun dia tak akan lepas. Tengok tegak je tu. Macam bawa macam bawa tengah masuk. Alah. Dia pun hampir-hampir reverse pergi Phuket time tu. Tapi dia tengok aku dah kena kecam. Dia tak nak. Dia tak nak dengar. Kau tahu kan lagu yang rap tu untuk siapa kan? Lagu rap mana? Yang baklavanya hitam, badannya lapis kalis. Aneka loga hitam, tak ada yang mampu kalis. Untuk aku. Kau nyanyi lagu tu? Stylo, gacho, mantap, wow. Arul. Yelah. Apa pula Arul tiba-tiba? Tak ada saja je. Comel lah Le pakai topi Le. Comel terima kasih, macam terima kasih. macam Fauzi McD Celeh. Asyik macam nak lempang ni. Anik Abang Ahmad. Ahmad mana? Rasa macam lempang. Tengok dia angkat tangan tak jadi lah. Besar sangat bicep tu. Besar macam mana? Lebih Itu kurang kalau ada aku kapek tu ke? Ahmad Syahid. Betul Ahmad Lebih Syahid. kurang aku ke kalau Celeh? Macam Noah je badan kita. Rambut saya colour hazelnut dik. Noah ada marah malam ni dah. Zaid tak nak berkala Zaid. Tak nak. Zee tak nak leh. Tak boleh. Zee pernah itu buat tak nak. Tak minat. Zaid pernah buat itu. Dapat rumah dia beratus siang tu. Sebab apa? Kau nak belikan? Siapa nak belikan? Ada ni memang slow. Lambat betul Noah. Lambat lah Noah ni. Aduh. Weh, tekan lagi. Noah ada marah mau. Last. Zaid yang tekan. Lah. Ini baru Zaid tekan. Apa tekan lah.
Zek tekan. Tengok Dari Noah ada tadi marem. lagi, Id. Dari tadi lagi. Tadi Noah cakap Noah tak ada marem. Boleh lah sikit. Kongsi-kongsi lah siapa. Kongsi-kongsi lah. Kongsi-kongsi. Tak apa, aku tak bagi gift pun tak apa malam ni guys. Kau support beli kat showcase saya je. Betul. Tak bagi gift pun tak apa. Acap tadi terbang tadi. Jarang Acap tolak. Saya Tapi Alhamdulillah, saya tadi cukup aku orang beli terkejut. kunci. Ha? Acap tadi terkejut Acap kan kau fly ni Acap kan. Ya, aku bulan 2 kali baru. Aku Bulan dah dekat 5 bulan dah tadi. Ingatkan aku lagi sedih, ada lagi sedih. Aku betul. Terbang kau jangan live. Tak, aku sebelum selalu live pun tak ada pun. Tapi Noah macam mana tagline kau Noah? YT kau? Assalamualaikum. Nak sejarah ni bos. Ada lawan ke? Single dong. Lawak ke? Single. Jungle ni. Aku dah lama tak intro. Tapi aku suka lah Zaid punya trademark tu. Macam mana Zaid? Luncur. Lululun. Lululun luncur Zaid affiliate. Dia kena buat affiliate dia. Affiliate macam mana lah. Pak I, terima kasih. Engkau pun sama Acap kan? S ke dak CS? Itu aku beridolakan kau. S ke dak CS? Ini orangnya. Ini orangnya pacar tu ayat tu Noah. Apa senyap berak dalam seluar ke apa? Dah tu tengok Kalau Zaid ada ni. cirit ke apa bagi tahu leh. Dah nak cirit. Tapi 2 hari lepas aku terberak dalam seluar weh. Aku kentut terberak dalam seluar weh. Tapi tak ada yang betul-betul pepejal. Pasal apa lah? Tak tahu apa kentut tu tak terkawal kadang-kadang. Tapi sebab tu kalau rasa perut tak sedap, kalau kentut tu rasa was-was, jangan kentut. Betul tu. Betul, dia tak kelakar tu. Aku pun pernah macam Cap. Weh, Biasanya bunyi dia perut. Tapi ni crash. Dia macam tepik dia. jangan kata kau Zaid, aku pun pernah. Aku pernah cirit itu. Bila cirit, kadang-kadang kentut betul. Kadang-kadang tu dia seiring sekali berkali. Weh, aku 2 kali. Kau tahu masa tu aku baru Betul. kahwin. Cap, aku baru kahwin. Masa tu Jana Jangan buat tahu live aku ke pernah apa? berak dalam luar tu. Jana, depan dia yang masa first kali aku kena tu. Waktu tu dah kahwin lah. Dah kahwin dekat bawah rumah. Tak boleh reverse lah. Weh, aku saja biasa aku kentut depan dia okey. Yang ni aku kentut kan. Krep bunyi kan. Weh, aku cakap pisang. Berair. Lepas tu Jana bersama lah aku naik. Yang buka pintu mak mertua aku pula. Oh kacau. Halus je aku masuk. Aduh sayang oh. Sayang apa gila? Maksudnya terkejut lah boleh terpas macam tu. Aku pun biasa. Betul kan? Jujur je. Tak malu apa sebab kadang-kadang kita confuse. Ini kentut betul ke cik? Try lah. Kadang-kadang nak try. Betul. Try dia keluar seiring. Itu bahaya lah. Bahaya. Seiring. Kadang-kadang bila terkeluar tu tak banyak pun dia sikit je. Ya, tapi bau dia Bau dia malam Malam kau lah. gelak-gelak kau pun mesti terberak dalam seluar. Lagi Pernah kan? Celai pun mesti pernah. Benar. Aku spender buang kat time tu. Macam Noah bukan dia terberak dalam seluar. Dia memang jenis berak dalam seluar. Oh. Dia memang jenis berak dalam seluar. Lepas tu dia buku-buku diikat dia buang. Teruk gila kau ni Noah. Sebab kat TikTok kan ada spender yang seposen tu. Hello. Cap, buatnya kita ni pakai spender sikit, time-time tu terberak macam mana kau nak kira tu? Kalau yang tu aku sanggup sental balik tu. Sental. Satu spender pun dah 400. Tapi aku tak ada lah spender mama. Sebab bagi aku pakai mama pun Tak ada, aku pun tak ada. Aku paling mahal apa pull and bear. Aku pakai Giordano sebab dia selesa. Aku takkan spender, aku pakai boxer. Oh, sama aku berboxer. Aku tak suka pakai spender sebab dia kadang-kadang kan dia bergulung kan. Betul. Aku ni mas dekat celah sini. Duduk dan Betul, boxer sedap. Macam aku celak kan jenis sado-sado. Dia tak selesa pakai yang macam Yang sadar tu dulu Cap, bukan sekarang. Alef, apa ni Zaid suka beli tapi pull and aku nak bear, tunjuk dia colour cantik. ni Zaid try beli ni Zaid. Under Armour dia kain dia tak pusing. Anda mau mahal Tak mahal lah. Anda mau murah lah. Aku pakai tu lah. Tak mahal. Kau buka sekarang orang kau pakai seluar pendek aku rasa. Ni apa pula ni? Ada affiliate ke apa? Mana Sinchan ni Cap? Cincang. Dia jadi Aquaman tu, Hincak Aquaman. Lawa apa boxer ni? Boxer comel tengok. Affiliate ada Cap? Try pakai kan Jap. Try tunjuk nak pakai Jap. Ni yang kartun yang boleh teka kiamat tu. Bila aku pakai ni je aku akan apa benda ni? Lain macam-macam punya boxer. Ni comel ni. Oi banyak Jap. Off-white. Off-white weh. Ni tak apa ori, tak ori. Ni beli sale yang apa? ni. Ni apa ni? Ori, ni apa affiliate
Ni beli kat Cik. Kau takkan nak beli yang mahal. Oh, spender off-white berapa ribu Syah. Mahal ke? Mahal weh. Ni murah je dalam 600 selai. Ni kan kalau kau beli selai RM5. Tapi aku tak affiliate lagi ni. 600 selai, lepas tu kau nak pakai dekat loloi. Buat apa? Betul. Kena jaga adik. Cap tu ada kuning Cap belakang. Tumpuk. Terberak ke apa tengah borak-borak Apa cerita ni, Cap? Mickey Mouse. Cap, apa serabut kau punya boxer ni semua ni? Amir, thank you, Amir. Kau bayar Eh, dia tapi- pakai. Dia macam Tapi awak buat saya Cap besar sangat ah. Cap, kau pakai 2 orang ke apa? Aku kadang-kadang nak main bola, aku lupa pakai seluar pendek, aku pakai hijab. Aku buka aku kan dia. Dia dah macam seluar pendek lah. Oh, yelah betul lah. Gila. Tapi nampak kau punya slipper terjurai-jurai. Ni forang ni bukan besar sangat pun. Yelah. Boleh, Amir. Celai tak boleh pakai macam ni. Nampak berketul Basah Noah, celai punya Noah. Apa? Aku ada malam tu. Oh yelah, kau ada lah. Aku ada. Kepala biawak tu. Yang ni aku dah lama tak pakai dah pudar. Cap, cuba kau post kat seorang satu, Cap. Macam banyak lah kau ada ni. Ni apa? Apa Oreo. Oreo. Tapi memang kau pakai macam ni ya, Cak? Ni aku beli kat Dana Kota dulu. Oh. Yang ni mahal sikit lah. Yang ni 3.20. Sekejap. Teman Zik buat. Berapa? Ni on the go. 3.20. Boleh. Kira dalam belajar-belajar lagi. Tapi Banyak juga Cap buat saya Cap. Yang ni style. Ni style. kalau makan protein. Acap kena pakai Patrick Acap. Acap macam Patrick. Cap, kau pakai Patrick, Cap. Ah. Sama weh. Kalau makan kau protein, pakai Patrick. perut kenyang tak? Kenyang. Kenyang. Kenapa kau lapar? Aku lapar tapi aku nak nak suruh celai aja. Oh. Ni. Betul. Ambil satu scoop Skop dia ada kat dalam ni. Dah. Ni kreatin. Dah Macam makan sugar glider lah. Ya betul ni. Boleh slow. Kenapa kau macam tiba-tiba nak main game ni? Masih ada sebab. Aku nak tambah kau. Tak, kalau boxer saya memang suka pakai Giordano. Giordano selesa. Giordano mahal lah sikit. Tak, aku nak tambah confident diri, Cap. Kenapa kau tak confident dengan diri kau ke? Tak, dulu badan aku lasak, Cap. Sumpah, ni bukan cerita nak talk. Dulu badan aku lasak. Aku macam Noah, boleh masuk hutan. Apa badan kau sekarang kalau masuk hutan dia apa kata-katal? Tak, lepas aku kahwin, aku jadi manja. Faham tak? Bagi alamat rumah je. Sekejap. Aku nak try. Borak. Asal ni buat apa kau semua tengok Nak tengok kau minum keratin Nak kau. minum protein. Tengok minum Ni protein lah. kreatin. Nampak macam budak kesian tu makan protein tu. Kreatin. Okey, sekejap ni. Baru sampai. Kau tak nak weh aku tak buka lagi weh. Bagi kat Otak kau dah expired. Berbuih. Weh aku beli 200 lebih tau. Tak, kau bagi aku. Kau makan Noah Acap, apa yang kau bagi semua kau agak hijab. Aku pernah bagi kau apa Bagi. Aku pernah bagi kau barang Apa Baju mahal je lawak. Baju mahal je lah. Mesti ke lawak. Dia pakai tu. Dia pakai. Time tu Acap tak kenal aku lagi. Tak, kalau kawan datang dia tak datang pun 9 minggu tu. Masalahnya time tu kita tak rapat. Syaitan. Ramai tak dapat datang je. Noah pun aku tak pernah jumpa. Mana ada aku pernah pergi benda-benda tu. Yelah semua tak pernah pergi. Betul lah, aku tak lagi. Kau ingat Noah pernah pergi? Mesti ke lawak mara dia lawak. Betul kau nak Tapi mengajuk nampak apa ni? kawan dia ada kat situ. Dia datang. Walaupun tak apa nak kelakar kat atas pentas tu. Betul. Tapi malam tu dia angkat champion tau. Mana skop dia? Weh, moment Kalau tu best lah Noah. kau sikit. Kau sikit. Noah, moment time champion tu baik kan? Aku tak ajar. pesan tu Noah. Ya. Bukanlah pesan, tergebah, terkejut lah. Tu ayah ada. Weh, Cap, kau buat badan balik Tak tu. ada. Tak lain ni. Buat badan balik. Aku kan tak nak buat. Dekat Grip mana ada gym? Ada. Otak nak ada gym. Tapi kan dulu aku tak ada. Aku main kat mana? Main dekat Tapi kampung. masa kami pergi gerik tu, Cap, apa sunyi sangat? Sunyi sangat. Setan. Kau sampai grip pukul 4 pagi. 4 pagi kedai apa je buka? Kedai mamak ada lah. 4 pagi kau nak apa? Nak orang main gendang depan rumah aku? Tak ulang lagi meriah. 4 pagi mana ada apa? Kalau Grip datang ada siang- gajah lah Grip. Gym tak ada. Cap, tapi Cap jalan yang belakang yang kau cakap tu memang seram weh. Celai ni dah bangun tidur. Yang tu jangan claim grip tu dah kebaling dah tu. Tu dah kebaling. Tu kau petik kampung Ryan. Aku pergi masa tu on the way Kampung Raya lah. Aku dengar Wan
Dia cakap, aku kan Jannah sebelah, aku bawa. Wan Celik duduk tak Celik nak? kat belakang. Celik dah tidur. Wan, makin lama kan dia makin ke depan. Tahu-tahu dah macam bertiga dah dia duduk Abang dekat Cik, tu. Masih kau. Potong. Wan dah end ke? Awal Wan end. Tak, dia kena ban. Leh, yang ni masukkan dalam ni. Tak payah pun. Jom pergi ni Sampai Lagoon main roller coaster jom. Jom lah. Ut ada Ut. Ada Ut tak? Ut ada Ut. Dah lah tersangkut tadi aku baru tengok video tersangkut. Kau ajak pula pergi. Ya, Kenapa bahaya. sangat perangai kan ni? Kau Ajak nak benda tahu tak? tersangkut. Aku kalau benda tak viral pun aku tak main duk benda tu aku takut weh. Neh, satu skop Ada skop. Barel lah semua benda nak tanya. Bukan dia dah tulis ke dekat situ berapa skop baca lah. Kreatif ni macam mana? Satu skop. Kelantan ni tuang semua dalam tu. Full satu tuang, skop. tuang. Bukan satu skop tu. Skop kecil tu. Dia ada skop dalam tu. Tuang semua dalam tu. Minum sekali harum. Mana ada skop? Bukan dia. Keratin tak bagilah lah Bukan kadang-kadang. keratin. Tak ada lah, mana ada? Ambil ni sudu. Kau kena air ke apa ni? Dia tak macam typing Kuala Kangsar ke jatuh. Ambil satu sudu. Geram betul lah tengok dia buat-buat Tak ni. kau acah-acah agak kan? Baru Banyak tujuan sangat ni. tau. Separuh. Tak kau mesti acah-acah kan? Boleh lah. Kau kata jangan minum. Takkan dia tak bagi skop kot. Dia tak tidur kan? Dia tak bagi skop lah. Aduh, ni kreatif ni China ni. An masuk ESR tak? Tahu tak apa Acap malah comeback balik? Hari tu kan comeback balik kan? Ha. Waktu nak comeback tu memang nak buat betul-betul lah. Tapi time tu PKP, tutup. Bila comeback balik, tisu koyak kan. Sakit siul. Tak, Cap. 2 hari tangan aku macam ni, babi. Aku seminggu. Kau tahu tak? Trainer aku hari-hari dah tak lagak pun dia angkat. Tangan aku tak boleh angkat ni. Ni tak boleh lipat ni. Tak boleh sebab tisu koyak. Aku tak mahu sakit lah. Dah main lu 3 minggu je. Tak mahu. Nak Junang lagi. sakit tu malah balik lah. Tangan Tak, sampai tak Junang. boleh angkat. Sebab dah ada anak lah leh. Nak dukung-dukung anak yang tak lepas. Betul. Boleh. Air sejuk ni sama mana? Air tujuk tu sampai rumah aku. Aku ni kan baru nak baca. Satu cawan. Kau baca lah dekat Satu cawan. plastik tu. Satu cawan. Ni, satu cawan ni full. Geram pula aku buat minat ni. Buat sekali. Tengok. Memang jenis tak ada naik apa-apa ke? Dia macam setup sebu. Dia macam ni. Tetek screen. Oh. Aku ada lah. Nampak oh. Dah pendek memang senang cepat. Sebab protein tu boleh pergi dekat tu je. Yang panjang ni payah buat. Nak tanya apa lagi tak cepat sebelum minum tu? Seki. Sebelum kaki aku hinggap kat sana baik tanya lah. Cap, kau tengah buat apa? Bukan pasal protein tu. Oish. Dah mula shake tu. Geram macam tengok orang muka. Ni kita campur. Ni kita campur telur putih 10 biji. On the go 1. Ni. Mineral. Telur putih. Ni telur putih dalam ni. Telur putih tu kan protein. Kuning tu kolesterol. Oh. Telur putih Ni dia bagus. rasa pekat tu. Nak masuk dalam ni. Rock macam ni. Apalah, untuk saya beginner jangan dululah. Okay, kita Tapi Zaid dia baru first time minum air protein apa. Dia cam tu pandai kan. Dia pandai campur apa. Dia pandai tu lah. shake. Dia macam Kan aku minta ajar Saitan. dia pandai sebab dia pandai cam tuti. Sebab tu motor aku tak jam. Macam mana kau minyak? Kalau macam ni, bahaya. Kalau macam ni selamat. Acap tak tengok lagi aku atas highway. Tanja celeh. Tepi divider abang main. Betul-betul. Ada video. Ada video. Tapi tepi divider pun duduk belakang lah. Saya buat macam ni bagi dia jatuh habis. Takut tengah minum ni jatuh. Kau tak nak main gym ke? Tak nak. Nanti pendek. Biar dulu dalam 5 minit bagi dia ni dulu. Orang panggil apa? Nak minum juga sekarang. Minum lah. Macam budak. Dah, comeback Acap. Badan kau cantik tu. Kalau Cak. kau buat. Jap. Nak kurung je. Cak, tadi kau cakap pasal Zaid pandai cam semua. Dia memang orang lama. Tengok motor lah. Dia buat macam kau dapat idea je nak menambah. Cap. Stiker motor dia. Dia orang lama kan Wah? Dia orang lama. Cap. Stiker dekat Ni. motor dia. Sukan Commonwealth tau. Nak cari mana stiker tu? Mainlah Cak. Korang ni motor nak racun main gym nak racun. Orang dah 100 tahun dah.
main gym tu bukan racun. Tu memang dah kodah daripada azali. Kita nak one shot One shot apa? Telur 10 biji, protein on the go 1 Ui, Leh, tak busuk Leh dalam mu. Macam Zaid dia kena 2 shot. Kau ni ada lah nak menyangkal aku. Kau dah cuci belum? Dekat kedai CS. Nak cuci apa? Kau yang Like semua. Kau yang nak dapat. aku mula promote balik. Wait, so bermaksud nanti kita akan jumpa semua dekat ni lah. Tapi sekarang ni kita 5 orang je. Aku tak ajak lagi yang lain tau. Apa? Sebab Ajak pergi mana? tak ada payment. Nak ajak tu nanti lah. Tengok lah Raya nak ajak kanda ke apa ke. Kan? Kan dia on tu, kan nak on. Dia rasa macam Kau ada kat Noah 19? Ada. Noah ni senang ajak. Ada. Dia lebih suka Noah ni- melepak je Noah ni. Tapi kau tak payah main Noah sebab macam bangang itu kau main. Sumpah Noah, kau main macam bangang. Betul, tapi tak apalah. Tak kau tak best. Keeper. Mia leh. Jangan risau. Budak hari tu ada. Wait, ni ada rambut panjang. Ada yang buat gol tu ada. Baik tu dia. Sumpah dia baik. Aku terkejut cap. Oh, yang dia bliskler tu kan. Baril. Lepas tu jauh dia, kan? kau ingat Noah? Kau ingat yang mana? Anya ah. Dia daripada jauh tu lah. Dia jaga Faizal Alim macam player Liga M lah. Karamel. Walaupun Faizal Alim tu kecil, ingat senang. Weh, lincah. Mata cicak kobeng tu tak? Cap, bila aku tengok Faizal Alim baru-baru ni lawan tim apa Kelantan, aku teringat pula. Ui, dia godek-godeng dengan kita masa tu kan? Ya. Cantik. Aku pergi cap. Boleh buat Abang konten. FG. Boleh buat konten tapi tak payah main lah. Main lah. Tak payah main lah. Sepak bola aku tak kena. Kalau kau pasal kan, Noah paling gampang tak passing kat dia. Passing je hilang. Masalah sepak bola tak kena Cak. Ya, no hope. Faham tak? No hope. Ya betul lah Zaid Nak hope Habis Memang kau no main hope, tu, kemas kau main tu. Zaid tu penalti tak masuk. Tahu pun bang. Aja je nak bagi ada kucak kacir. Cap, kau boleh bezakan atas padang tu, aku dan Zaid siapa yang pengkar. Ni Zaid Pengkar, acah-acah buat skill. Ni, skill. Skill terlepas. Zaid. Aku cerita dia baik main. Cuma separuh masa ketiga macam bangang. Dia tak passing, bola hilang. Aku dah penat. Tapi awal-awal dia main okey. Dia boleh dribble semua. Yang game ketiga tu je sebab dia dah Bateri habis. Dia tak macam aku. Apa ni, bateri dah habis satu. Tapi Lepas tu, kanda perform lah. kanda padu. dia memang padu. Kanda gila lah. Dia tu macam budak-budak yang main tu lah. Nasib baik lah si Acap ni bawa budak Greek. Kalau tak jadi kerupuk lekor lah kita malam. Aku rasa kalau tak ada diorang 30 tu. Mau Mula-mula kau je. Jadi kita nak lawan dengan TSR pun hari-hari training. Macam mana ni? Apa, Step friendly lah. Step friendly. Untuk training sekali jom. Siapa training? Cile training? Adik bang. Oh ya ke? Seminggu 2 kali training dia bang. Tapi cakap diorang janganlah buat player pula. Kita ni yang main tu lah. Orang kat dia. Tapi player yang kerja dengan adik pun. Semua yang adik tak apa lah. Orang yang kerja dengan adik tu memang player pun lah. Orang training Beli kasut baru Tak lagi. boleh apa dah. Orang yang kerja dengan adik tu memang player bola. Semua. Ada 3-4 orang. Alamak. Orang okey lah. Adalah kita pun ada 3-4 orang. Kalau dia Kalau bawa 3-4 orang tak ada masalah bang. Tu saya boleh main. Cap, kau bawa budak Greek? bawa ah. Okey